ilaha illallah, Allahu Akbar. Syarat cuaca okey sebab ada beberapa tempat 3 hari 4 hari ni akan dilaporkan ada hujan. Kebanyakan peta saya tengok menyala hujan adalah di utara tanah air dan di Sabah dan di Sarawak, beberapa kawasan. Khabar baik. Di beberapa kawasan tapi di Lembah Kelang mulai malam tadi ada hujan. Dan siang masih lagi mendung. Saya fikir kata walaupun jadual tu menunjukkan kebanyakan taburan hujan adalah di bahagian utara Sabah dan Sarawak. Di bahagian-bahagian lain dilaporkan panas. Tapi ada, saya ingat tuan-tuan follow je Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia untuk tengok update harian, kerana kita akan melalui tempoh bulan Jun sampai Ogos yang kritikal, iaitu 80% ramalan mengatakan kita akan menghadapi El Nino dengan panas yang terik, manakala untuk lebih teruk adalah September, Oktober dan November. Jabatan Meteorologi meramalkan 90% kemarau kita akan berpanjangan hingga November. Berarti ini adalah kemarau yang paling panjang, iaitu 5 bulan. Dan dalam tempoh kemarau yang paling panjang, Jabatan Meteorologi juga melaporkan akan ada hujan yang datang di tengah-tengah tebukan musim panas ni dalam kadar yang sangat lebat. Jadi ada 2 kemungkinan. Satu adalah musim panas yang kering, yang kemudian menjadi ancaman kepada tanaman padi, kerana di bahagian utara tanah air adalah musim menabur sekarang. Berarti 20% bahagian telah ditabur dengan padi berusia 2 minggu. Berarti sekarang ada orang menabur lagi. Jadi mereka akan masuki 4 bulan sebelum musim tuai pada bulan September, dengan berdepan musim panas yang sangat kritikal. Dan seperti tahun-tahun yang sebelumnya, 2 empangan yang bergantung di Kedah, utamanya empangan Pedu dan empangan Muda dan Timah Tasuh di Perlis. Kalaulah kemarau ni panjang dan berada pada suhu yang diramal 37 darjah dan bawa ke 40 darjah Celsius, ada kemungkinan penyurutan air akan berlaku dengan teruk, dan ini akan menjejaskan bekalan air kepada kawasan persawahan di utara tanah air. Itu yang saya update tuan-tuan. Dan untuk mengetahui tuan-tuan, perang kembali berlaku di Asia Barat apabila Iran melancarkan serangan bermula dengan satu tembakan peluru berpandu daripada Yaman, kemudian diikuti dengan rantaian peluru berpandu daripada Iran jatuh di 2 kawasan di Israel, menyebabkan 2 rakyat Israel mati. Dan sejam kemudian Israel melancarkan serangan balas besar-besaran ke Tabriz, ke Isfahan dan juga ke Tehran, yang letupannya boleh didengar secara berkala dan kerap hingga sekarang. Menjadikan kejutan yang paling besar adalah harga minyak melambung kembali tinggi, iaitu melepasi $97 USD per barrel ataupun 1 tong. Tembakan pertama Lutfi daripada Yaman yang pertama, kemudian barulah datang Barash ataupun tembakan berantai yang panjang daripada Iran. Berarti tapi serangan balas yang dilaksanakan oleh Israel ke Iran hanyalah hanya ke Iran, tidak ke Yaman. Tapi disahkan bahawa tembakan yang pertama datang daripada Yaman, barulah diikuti oleh rantaian peluru berpandu yang berpanjangan datang daripada Iran. Dan Israel melancarkan serangan balas sejam kemudian dengan tadi 4:30 petang. Kalau tuan-tuan tengok, serangan masih lagi dilaksanakan oleh Israel ke Yaman, ke Lebanon, di mana selatan Lebanon ataupun dipanggil suburb Beirut. Kalau suburb Beirut ni tuan-tuan ambil sajalah tempat tu, nama dia Dahiyeh, iaitu kumpulan majoriti orang-orang Syiah di selatan Lebanon. Menjadikan Iran telah mengeluarkan kenyataan serangan ini adalah kerana kegagalan Amerika mengawal gencatan senjata di antara Israel dan Lebanon dengan membiarkan serangan dilaksanakan di kawasan orang-orang Syiah, terutama di selatan Lebanon dan selatan Beirut. Kalau sebut selatan Lebanon ni, dia panggil Nabatiyeh dan seterusnya. Kalau sebut selatan Beirut, spesifik kawasan yang serangan dilakukan adalah di Dahiyeh. Dua-dua Yeh bunyi dia, Nabatiyeh di selatan Lebanon. Kalau saya sebut Dahiyeh di selatan Beirut, kerana ini adalah 2 kawasan yang majoriti yang didiami oleh orang-orang Syiah. Dan walaupun Trump mengatakan semalam bahawa dia melarang Israel untuk tindak balas, tapi Israel melancarkan tindak balas, menjadikan kita anggap kata semua siri perjanjian yang ada. Tadi baru saya tengok je sidang media yang panjang oleh Timbalan Menteri Luar Iran, disiarkan secara langsung oleh Al Jazeera. Penuh saya dapat lihat, walaupun dia bercakap dalam bahasa Parsi, tapi translation berjalan dalam bahasa Inggeris, di mana Iran menganggap semua bentuk rundingan dengan Amerika sebagai tidak mempunyai masa depan. Ini kerana semalam Amerika mengeluarkan kenyataan bahawa mereka masih lagi menjadikan syarat yang paling ketat bagi rundingan ini adalah tidak akan membenarkan Iran mendapatkan kembali lebih 100 ribu bilion dolar USD. 100 bilion dolar USD lebih. Jadi tak sebut 150, 180, saya tak pasti. Cuma laporan daripada Financial Times
Dan di atas meja rundingan yang paling pertama Iran nak adalah sekatan, selain daripada dibebaskan daripada sekatan, wang yang dibekukan oleh negara-negara yang menyokong sekatan Amerika ke atas Iran. Lebih 100 bilion ni dipulangkan. Iran menuntut 25 bilion dipulangkan segera kalau nakkan ceasefire ni berjalan. Tapi Amerika tak akan pulangkan duit ni. Jadi apabila Iran melihat semua potensi, iaitu satu adalah sekatan ekonomi ke atas Iran, Amerika bertolak dalik, pemulangan wang Iran yang disita di peringkat bank antarabangsa juga dipulangkan, yang mereka bertolak dalik, maka Iran menganggap selama genap hari ini 8 hari bulan Jun adalah 2 bulan ceasefire, kerana ceasefire bermula pada 8 hari bulan April. Jadi ceasefire bermula 8 hari bulan April selepas 40 hari perang, yang bermula pada 28 hari bulan Februari. Ceasefire dilancarkan dan setelah 60 hari Iran tak nampak peluang ceasefire ini akan menemui apa-apa bentuk di mana Amerika bertolak dalik. Dan kemudian ada ceasefire, perjanjian di antara Lebanon dan juga Israel yang juga ditaja oleh Amerika. Tapi masuk 3 atau 4 hari ceasefire ni berjalan, Israel masih lagi mengebom kawasan orang-orang Syiah tanpa menghormati rundingan yang ditaja oleh Amerika di antara Lebanon dan juga Iran. Ini menjadikan Iran melancarkan serangan sebagai tanda semua ceasefire sudah tidak ada lagi makna dia. Jadi ini menjadikan harga minyak melambung tinggi mencapai 97 dolar USD per barrel. Saya jangka besok kita akan lepas balik 100 dolar USD. Jadi khabar buruk dia adalah kemungkinan besar tekanan ke atas subsidi minyak yang selama ini menurun pada 3 bilion bila harga minyak berada pada sekitar 90 dolar USD akan naik balik ke 5 bilion per bulanan di Malaysia, 5 bilion ringgit. Yang kerajaan perlu tanggung apabila harga minyak melepasi 100 dolar USD sekiranya esok dan keadaan menjadi lebih tegang dan Selat Hormuz terkesan dengan lebih teruk, kerana kita nampak kata perang ini telah pun menemui jalan bahawa ceasefire telah terbubar dengan sepenuhnya, kerana Iran pastilah akan melancar serangan balas bila malam nanti. Dan Israel akan melancarkan lagi serangan balas besok, menjadikan ruang udara di Syria dan ruang udara di Iraq telah ditutup. Dan kita akan tunggu sama ada dalam keadaan yang ada sekarang Amerika bertindak balas ataupun tidak. Kalau Amerika melancarkan tindak balas, walaupun dengan jelas kalau tuan-tuan tengok report Financial Times, Amerika tak nak terlibat dengan perang ni kerana dia masih nak meneruskan rundingan. Ini tuan-tuan boleh lihat laporan semalam. Kalaulah Amerika kembali terlibat kerana dia tak boleh dipercayai, berarti Selat Hormuz akan kembali menjadi padang peperangan, di mana kalau Amerika terlibat menyerang Iran, Iran akan membalasnya dengan menyerang sekutu-sekutu Amerika yang ada di sekitar Rantau Teluk. Ini menjadikan kita akan mengalami masalah yang lebih teruk, atau ruang udara akan ditutup, terutama di negara-negara yang menjadi tumpuan serangan Iran, iaitu di UAE dan juga di Qatar. Menjadikan penerbangan singgahan daripada benua Asia untuk masuk ke Eropah adalah transitnya di Doha dan di Dubai. Ini menjadikan satu adalah kita kehilangan potensi penerbangan, tiket keterbang akan meningkat tinggi. Satu adalah kerana secas bagi minyak yang telah pun meningkat, menjadikan tiket keterbang meningkat. Yang kedua, kekurangan penerbangan melintas Asia Barat untuk menuju ke destinasi Eropah ataupun negara-negara Asia Barat yang lain akan menyebabkan 2 kali tiket keterbang akan meningkat tinggi. Satu adalah kerana permintaan jumlah penerbangan yang rendah, yang kedua adalah kerana harga minyak yang kembali melambung tinggi. Jadi minggu ni akan menjadi minggu yang semua orang lebih berhati-hati, kerana ketika ceasefire, harga minyak ni bermain dalam 80 dolar dan ke atas, sekitar 90 dolar. Kita dah tahu bahawa harga barangan akan mula naik pada bulan Jun dan Julai. Dan kita jangka naik ini adalah kerana kesan perang yang 2 bulan dan Selat Hormuz tak dibuka. Berarti Selat Hormuz tak akan dibuka lagi kerana Iran telah melancarkan serangan kata Israel. Saya membuat serangan balas, dan kemungkinan Amerika terlibat atau tidak, saya fikir kata Iran dah tak peduli dah, kerana kalau tengok secara langsung tadi Timbalan Menteri Luar Iran mengatakan bahawa Iran tak lagi menanti apa-apa berita baik daripada rundingan dengan Amerika. Berarti dalam kata yang lain, Iran menutup pintu rundingan. Sebab itu mereka nekat melancarkan serangan ke atas Israel sebagai tanda bahawa ceasefire yang dicapai di Lebanon pun Amerika tak protect. Amerika yang menjalankan ceasefire di Lebanon, di mana Iran minta berhenti dulu serang Lebanon kerana ia membunuh orang-orang Hezbollah Syiah yang menjadi penyokong kuat Iran di Lebanon. Jadi ceasefire ditandatangani, tapi hari pertama pun Israel tetap melancarkan serangan di kawasan majoriti Hezbollah yang menjadi penyokong pada Iran. Jadi Iran pun rasa kalau besok dia menandatangani sebarang bentuk ceasefire, ceasefire itu akan menjadi ceasefire yang rapuh, di mana Amerika menjadi negara penaja tapi Amerika tidak mengawalnya. Kerana ada beberapa sumber mengatakan walaupun ceasefire ditandatangani oleh Iran, oleh Israel dan juga Lebanon, dia hanya membabitkan Israel tak akan menyerang kawasan bukan kawasan Hezbollah atau bukan kawasan majoriti Syiah. Menjadikan ceasefire ini, kata Financial Times, mempunyai garis kelabu yang sangat nyata. Kalau dia tanda tangani dengan Lebanon, Israel tanda tangani dengan Lebanon dan melalui Amerika sebagai perantara, dia mestilah membabitkan seluruh tanah Lebanon, tidak diserang. Tapi kelihatannya Amerika bermuka-muka dengan
membenarkan ataupun menaja perjanjian, tapi membenarkan serangan dilaksanakan di kawasan majoriti orang-orang Syiah ataupun ke puak yang selalu disebut sebagai Israel. Serangannya adalah ke atas Hezbollah. Ini saya update tuan-tuan, kata kita akan melalui bulan-bulan yang lebih rumit. Dengan satu adalah krisis di Selat Hormuz akan menjadi lebih panjang dan dunia akan terjejas bekalan minyak, dan harga minyak akan meningkat tinggi kerana musim panas akan masuk ke Eropah. Dan bila musim panas akan masuk ke Eropah adalah musim di mana permintaan bahan bakar adalah tinggi kerana cuaca panas menjadikan penggunaan pendingin hawa di Eropah sangat-sangat tinggi. Ini kerana kita bercakap 54 buah negara di Eropah dengan lebih daripada 0.5 bilion penduduk memerlukan bahan bakar yang tinggi, kerana itulah bahan bakar yang digunakan selain daripada kenderaan adalah bahan bakar untuk pendingin hawa bagi musim panas yang sangat dijangka teruk pada tahun ini. Jadi saya fikir kata besok kalau sekarang tuan-tuan pergi pun kepada brand crude oil, so ada akan nampak dah kat situ kan $97 USD per barrel, iaitu naik kira-kira 3%. Saya jangka besok akan lebih $100 USD. Berarti akan ada tekanan juga kepada kita, kerana satu adalah perlumbaan untuk mendapatkan harga minyak. Berarti makin tinggi harga minyak, berarti negara-negara yang mempunyai lebih wang akan lebih mendapatkan minyak. Bagi negara-negara yang seperti kita terpaksa membuat pensetoran minyak untuk mengawal lebih banyak subsidi yang dikeluarkan. Kenyataan Perdana Menteri semalam sebelum perang bahawa Malaysia akan mengekalkan harga minyak. Itu kenyataan Perdana Menteri. Dia kata akan kekalkan. Sama ada ini kenyataan sempena pilihan raya yang akan berlaku ataupun realistiknya kenyataan ini semalam sebelum perang berlaku. Jadi bila perang berlaku kita akan melihat balik apakah dia hanya akan kekal dalam tempoh pilihan raya bagi satu kenyataan populis, ataupun dia akan kekal apabila kerajaan rasa dia perlu mengekalkan kena kawalan harga minyak kepada pengguna bagi mengelakkan negara mengalami kadar tekanan inflasi yang lebih tinggi. Kalau harga minyak naik dan kemudian biaya pengguna akan menjadi lebih meningkat, ini akan meningkatkan kadar inflasi kita melepasi pada inflasi yang mungkin menyulitkan rakyat. Tapi secara globalnya itu realiti. Itu saya update tuan-tuan. Di Gaza keadaan menjadi lebih rumit kerana perang yang bermula semula hari ini selepas 60 hari ceasefire, kerana ceasefire bermula pada 8 bulan April, 8 Mei dia genap sebulan, 8 Jun dia jadi 2 bulan. Jadi bila perang bermula semula dan ketegangan ini akan meletus, berarti kita akan masuk kembali dalam fasa yang sangat rumit, iaitu kenaikan harga minyak. Dan kalau tuan-tuan tengok unjuran subsidi, paling rendah adalah 3 bilion, paling tinggi adalah 5 bilion sebulan. Jadi kita ada baki tahun, iaitu kira-kira 10 bulan. Kalau kali dengan 3 bilion jadi 30 bilion, kalau kali dengan 5 bilion sebulan jadi 50 bilion. Kalau kita ambil garis tengah di mana harga minyak berada paras-paras 90 ke $92 USD, berarti 4 bilion. Kali dengan 10 bulan, berarti tahun ini kerajaan terpaksa mendanai 40 bilion ringgit Malaysia dana baru bagi mengekalkan subsidi. Ini kebijaksanaan kerana kerajaan kena uruskan, kerana setiap kali kenaikan harga minyak naik, berarti rakyat akan marah dan rakyat akan memberontak. Kerana salah satu adalah kenaikan minyak tak berlaku secara minyak, dia akan berlaku pada kenaikan harga barang kerana pengangkutan yang membawa barangan adalah benda yang kemudiannya akan terbabit dalam rantaian kenaikan harga minyak. Jadi kita tunggu esok dan lusa untuk melihat perkembangan sama ada perang akan berlarut lebih panjang. Tapi kalau tengok perang ni Iran memulakan dalam keadaan bersedia untuk meneruskan perang yang panjang dengan Israel. Berarti saya jangka pada malam ni bila gelap Iran akan melancarkan satu lagi siri serangan, kerana trend serangan Iran adalah pada waktu malam. Manakala Israel membalasnya sejam. Kalau setakat sekarang ni Israel membalasnya sejam. Jadi wilayah Iran yang dibom adalah 3. Esfahan, Tabriz, dan juga Esfahan, Tabriz dan Tehran. Berarti bandar, kemudian bandar nuklear Iran yang sangat sensitif, Tabriz dan Esfahan, bandar perairan yang paling penting di Iran. Manakala Iran membalasnya di 2 kawasan. Satu adalah jatuh di kawasan pertempatan Israel di tebing barat, di atas tanah orang Palestin yang Israel dah bina wilayah haram dia sejak tahun 69. Manakala satu lagi serangan adalah rantaian menghala ke sebuah lagi nama dia Tal Abba. Jadi kalau tuan-tuan lihat dalam siri serangan ni 2 penduduk Israel mati, manakala berbelas yang lain cedera. Dan Israel membalasnya ke Iran, kita belum dapat jumlah berapa ramai orang yang meninggal di Iran berdasarkan serangan ni. Manakala serangan Israel yang pergi ke Lubnan hari ini disahkan 8 telah meninggal dunia dan 20 sedang dicari. Sudah 20 cedera, manakala beberapa lagi sedang dicari kerana kena pada bangunan. Jadi video dan semua statement yang saya tengok ni tuan-tuan boleh follow pada rakan-rakan kita di Instagram, yang mana tuan-tuan yakin akaun Instagram yang bukan populis, dia laporkan maklumat yang betul. Sebab tuan-tuan nak mencari balik dalam Al Jazeera, tuan-tuan mungkin malas nak membaca kerana tuan-tuan dah biasa di media sosial. Kebanyakan tuan-tuan register channel adalah media sosial. Jadi di TikTok mungkin lebih rumit untuk tuan-tuan mendapat bahan. Tapi saya diberitahu, saya tak langgan Telegram. Tapi kawan-kawan di Telegram mengatakan ada beberapa saluran di Telegram yang sangat prominent, boleh dipercayai kerana mereka update adalah berita terjemahan daripada portal-portal yang sah dan absah di Asia Barat.
Tapi kalau tuan-tuan payah nak mendapatkan maklumat ni, tuan-tuan masuk saja. Satu, kalau tuan-tuan nak tengok laporan daripada perspektif kita, masuk Al Jazeera portal dia. Kalau tuan-tuan nak ada perspektif Israel, cara Israel berfikir pula, tuan-tuan masuk dalam Time of Israel atau Jerusalem Post. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam perspektif ekonomi, tuan-tuan bacalah The Financial Times. Kalau tuan-tuan nak tengok perspektif yang lebih neutral di Eropah, tuan-tuan baca saja The Guardian. Sebab Reuters ni tuan-tuan nak jumpa bahan dia payah, sebab Reuters dia adalah wire supplier, dia supply kepada pelanggan-pelanggan dia. Manakala portal-portal yang saya senaraikan tadi, tuan-tuan boleh baca dengan percuma. Dan saya nasihatkan tuan-tuan supaya bila tuan-tuan tekan Google, tuan-tuan tekan je Google, berita naik. Bila tuan-tuan masuk ke dalam Al Jazeera, tuan-tuan tekan keluar, ambil berita kedua, tekan keluar, ambil berita ketiga, tekan keluar. Supaya nampak Google baca algoritma, tuan-tuan telah menekan sebagai tanda tuan-tuan berminat membaca Al Jazeera. Kemudian tuan-tuan pergi Financial Times. Tuan-tuan tekan, duduk dalam 10 saat keluar. Tekan story lain, tekan 3 story. Maka Google akan baca tuan-tuan adalah orang yang membaca Financial Times. Tuan-tuan masuk semua ni, last kali Google tuan-tuan tak naik berita yang bukan-bukan. Dia membaca behavior, terus dia bagi kat tuan-tuan. Financial Times punya update, Al Jazeera punya update. Kemudian update tu dia bagi sebab tuan-tuan tak baca sport kan. Dia bagi update geopolitik dia setiap hari. Kerana dia membaca kita punya behavior daripada klik kita. Dalam klik kita tu Google dah baca behavior orang yang ada daripada IP, iaitu pemilik phone. Jadi mudah untuk tuan-tuan dapat. Kalau tidak, tuan-tuan pergi satu demi satu. Dan macam saya kata tadi kan, jangan takut. Dulu saya ada pernah sekali suruh baca Time of Israel. Boleh percaya ke itu Israel? Tak. Untuk memahami bagaimana Israel berfikir. Kalau dalam Time of Israel, tuan-tuan akan dapat kenyataan Itamar Ben-Gvir, kenyataan Benjamin Netanyahu, mereka akan menyerang, mereka akan mau perang, mereka tak peduli pandangan Amerika. Kali ini Israel tidak akan mendengar nasihat Trump. Tuan-tuan boleh dapat bagaimana Israel berfikir. Kemudian tuan-tuan baca bagaimana dunia Islam berfikir. Kerana dunia Islam berfikir ini secara strategiknya. Tuan-tuan akan baca Al Jazeera, because Al Jazeera akan menyatakan pendirian Iran. Al Jazeera akan menyatakan pendirian Oman. Kerana Oman kini telah menjadi negara sekutu Iran dalam perang ini, terutama Oman bersetuju. Capur tangan dan langkah yang Amerika mainkanlah punca menjadikan seluruh negara Arab yang berada di rantau teluk menjadi susah. Berarti Oman nampak bahawa mereka tak perlu memusuhi Iran kerana punca menjadi kekacauan di Selat Hormuz adalah kerana Amerika dan Israel yang melancarkan serangan. Jadi walaupun Oman pernah berkecuali, kini Oman telah bersama dengan Iran, terutama dalam perjanjian untuk mengendalikan Selat Hormuz sebagai selat bersama di antara kedua negara, kerana pantai ataupun teluk Selat Hormuz ni, sempadan air dia di sebelah sini adalah Iran dan sempadan laut dia di sebelah sana adalah Oman. Jadi dengan kaedah membaca pelbagai ni, tuan-tuan akan dapat apa yang saya sebut dan tidak hanya membaca satu pandangan. Dan elakkan tuan-tuan bergantung kepada satu pandangan. Jika tuan-tuan masuk, ada page dia pro Iran, dia naik cerita Iran. Ada page anti Iran, dia naik anti Iran. Tuan-tuan kena mandiri supaya tuan-tuan boleh berkeupayaan mendapat sebanyak mungkin maklumat. Dan sebagian banyak maklumat ni tuan-tuan dapat timbang tara semula. Tuan-tuan dengar stream saya. Tapi tuan-tuan nak baca dalam bentuk panjang. Ahmad Zainal ada sebut gini, Pak, pergi masuk Al Jazeera. Ahmad Zainal ada bentuk bahawa Israel mengatakan dia tak akan peduli pada serangan Amerika. Pergi cari dalam Time of Israel atau Jerusalem Post. Ini dua akhbar yang pro Israel. Akhbar Israel lah. Akhbar dia pro Israel. Kemudian tuan-tuan nak baca pula bagaimana Palestin tersepit di dalam tengah-tengah perang ni. Tuan-tuan pergi ke Wafa, wafa.com. Lepas tu klik je Palestin. Dia keluar story-story Palestin kerana Wafa ni berpangkalan di West Bank, di tebing barat. Kemudian tuan-tuan nak baca berita-berita datang daripada Eropah. Bagaimana pula Eropah yang tak bersama Amerika, yang berkecuali dalam perang ni. Tuan-tuan boleh baca pula Guardian. The Guardian adalah akhbar yang paling berpengaruh daripada United Kingdom. Tuan-tuan boleh baca DW, sebuah akhbar Jerman. Dan saudara boleh baca TDW. Ini adalah akhbar Turki berbahasa Inggeris. Jadi sumber-sumber yang tuan-tuan baca ni akan membolehkan besok kalau tuan-tuan masuk saya brief pun, tuan-tuan rasa, oh saya dah baca yang ini. Ataupun selepas saya brief, tuan-tuan baca, oh tadi yang dimaksudkan oleh Bazana. Kerana proses-proses pembacaan ini akan menjadikan tuan-tuan tak terlibat dalam debate sensasi yang ada di media sosial, yang kemudian pro and con kerana trend yang dibawa oleh media sosial. Jadi ada page, dia carry satu benda yang bersifat sentimen berita. Berarti lama-lama tuan-tuan tidak akan mendapat factual news ataupun berita berfakta. Tuan-tuan akan mendapat apa yang dipanggil sebagai sentiment news, berita bersentimen. Menjadikan tuan-tuan berada dalam keadaan saya baca benda ni dan tuan-tuan menjadi sentimen begini. Saya baca benda ni menjadi sentimen begini. Jadi kemerdekaan maklumat tak perlu berlaku. Tak boleh berlaku jika tuan-tuan menghadkan bacaan tuan-tuan kepada sentimen pro and con. Baca semua. Dan kemudian tuan-tuan boleh menjadi orang boleh buat rumusan sendiri. Petang-petang tuan-tuan masuk dekat tempat saya live pun, tuan-tuan tak perlu menganggap semua pandangan saya ni sebagai pandangan yang solid. Tuan-tuan anggap pandu je supaya senang. Ini nak ambil kat mana? Ini nak ambil kat mana? Ahmad Zainal dah bagi tip dah, pergi Okey, kalau tuan-tuan nak baca lagi portal yang tak popular tapi kredibel, tuan-tuan baca Middle East Eye. Middle East Eye, E-Y-E, Middle East Eye. Kemudian tuan-tuan pergi baca pula satu lagi The Cradle, C-R-A-D-D-L-E, The Cradle.
Herald Tribune pun boleh baca. Terbaca. Cuma tak banyak berita dia yang Herald Tribune ni saya baca, tapi tak banyak berita dia yang sangat sharp berbanding The Financial Times. Okey, boleh baca aja. Kalau tuan-tuan rasa The Herald tuan-tuan nak baca, tuan-tuan boleh baca. Saya sampai NDTV pun saya baca, The Hindustan Times pun saya baca sebab dia ada juga pandangan-pandangan daripada negara-negara yang mempunyai kuasa ekonomi yang besar, sebab dua akhbar ni mempengaruhi pemikiran ekonomi di India. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat gambaran ekonomi, tuan-tuan baca daripada seluruh dunia. Dulu saya saham dia oleh Jack Ma. Saya baca juga. Tapi sekarang dia dah mula kenakan bayaran. Tuan-tuan kena langgan lah. Murah. Lepas tu kalau tuan-tuan nak baca paling bagus adalah Nikkei. Tapi Nikkei ni saya suggest, tuan-tuan dah ada basic ekonomi. Sebab Nikkei ni bacaan dia adalah kepada pemain ekonomi. Tapi tuan-tuan bacalah. Ambil Nikkei langgan dia. Lepas tu tuan langgan dia, saya rasa dia ambil $1 je sebulan. RM4 lebih sebulan. Dan Nikkei ni kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah orang yang terlibat langsung dengan ekonomi. Sebab dia ada tip, dia ada gambaran jelas tentang kedudukan saham, apa yang terjadi pada Asia Tenggara, apa yang akan terkesan. Jadi saya jelaskan itulah. Kerana sebahagian besar pada kita akan dengar naratif Zahari, akan dengar naratif Nazri Hamdan, akan dengar naratif daripada Ahmad Faisal. Naratif kita ni dipanggil sebagai lokal. Saya dah lokalkan dah story ni. Tapi kadang-kadang sebahagian daripada tuan-tuan mempunyai keupayaan minda yang jauh lebih luas daripada membaca apa yang dipanggil sebagai lokal naratif. Lokal naratif ni kita bagi pada basic je. Tapi sebahagian daripada tuan-tuan nak lebih pada basic. Jadi tuan-tuan kena berdikari dengan pergi mencari berita-berita ni sendiri, dan kemudian tuan-tuan akan membuat tim antara dengan membaca maklumat penuh. Sebab saya summarize kan. Satu hari saya baca lebih kurang dalam 60 artikel, saya menonton, kemudian saya summarize kan untuk mudah supaya tuan-tuan dapat basic awareness. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak memahaminya secara mendalam, kerana tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah seorang pengurus, tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah head of marketing, tuan-tuan rasa tuan-tuan orang meniaga, tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah orang yang kemudiannya terlibat dalam jawatan yang sepatutnya faham bagaimana pembiayaan dan juga kesan jangka panjang ke atas syarikat ataupun pekerjaan tuan-tuan bekerja ni ada impaknya dengan pengetahuan, pergi pada pengetahuan. Dia tak lama. Sekarang ni kebanyakan kecuali kalau tuan-tuan pergi ke Financial Times lah, berita dia agak panjang. Tapi tuan-tuan mudah. Pergi dekat Financial Times, lepas tu dia ada menyala tepi tu tau, AI Summarize. Malah baca-baca AI Summarize sebab semua media-media di seluruh dunia telah pun memperkenalkan AI Summarize. Sebab berita tu panjang, 10 minit. Dan dia tahu, pembaca nak baca banyak berita. Jadi tuan-tuan tekan je AI Summarize. Dia keluar je point. AI telah summarizekan berita yang panjang tu, dia jadi 4 point, 5 point. Tuan-tuan baca je point tu. Sebab tuan-tuan nak run through tu, tuan-tuan rasa banyak kan. Masa tuan-tuan pun tak banyak. Maka banyakkan portal berita telah pun menyediakan klik tepi tu AI Summarize. Termasuk berita harian pun dah ada AI Summarize. Tuan-tuan baca. Maka itulah cara tuan-tuan menjadikan. Satu adalah tuan-tuan pantas mengetahui apa yang berlaku, tak bergantung kepada laporan silang daripada media sosial. Di mana tuan-tuan kena pergi kepada portal-portal yang saya sebut tadi untuk baca. Saya tak kata tuan-tuan perlu baca semua sampai 60. Minat tuan-tuan jatuh dekat mana. Kalau tuan-tuan adalah orang yang membuat keputusan yang tuan-tuan rasa dalam meeting, dalam apa, tuan-tuan boleh advise bahawa kalau syarikat, sebagai contoh sekarang, perniagaan menjadi sangat perlahan. Bos dan juga rakan-rakan berniaga dengan tuan-tuan mungkin memikirkan tentang pasaran. Dia kata kita market lah. Ni sekarang dah perlahan dah lepas raya. Dia kata lepas raya haji ni orang akan perlahankan pembelian. Dia duk agak lepas raya haji. So kita kena buatlah promotion. Jadi bos-bos mungkin tak tahu. Sebahagian daripada rakan perniagaan tuan-tuan tak tahu bahawa dia bukan berkaitan dengan selepas hari raya. Ini bukan keperlahanan perniagaan kerana hari raya. Keperlahanan perniagaan ni berlaku kerana semua perniagaan akan menundukkan penyusutan kerana berlakunya kos kenaikan harga barang, dan kemudian pembeli berada dalam keadaan sangat berwaspada. Untuk membeli kerana kebanyakan pembeli juga mempunyai kebimbangan. Maka tuan-tuan akan jelaskan kepada syarikat dan rakan-rakan tuan-tuan, ini bukan masa yang tepat untuk membuka perniagaan baru, membuat promosi pada kos yang sangat besar. Sebagai contoh, saya beritahu pada tuan-tuan, tuan-tuan akan berada dalam sektor optional lah. Sektor optional ni saya beritahu kata F&B adalah optional. Tuan-tuan berada dalam aksesori optional. Sektor perkhidmatan adalah optional. Renovasi rumah adalah optional. Dekorasi rumah adalah optional. Iaitu orang boleh menangguhkan keputusan daripada melaksanakannya sekarang sekiranya mereka ada kebimbangan di mana mereka nak alirkan tunai mereka. Berarti ramai orang ambil langkah mempertahankan tunai mereka. Begitu juga mereka yang training yang tuan-tuan buat ni services. Maka tuan-tuan kena ingat, langkah yang paling tepat sekarang ni adalah untuk tidak berbelanja ketika tuan-tuan faham. Syarikat-syarikat besar juga tidak berbelanja kerana mereka bimbang keadaan tidak menentu ni. Jadi orang tak buat marketing, orang tak buat training baru sebab semua cost cutting. Terutama kalau tuan-tuan biasa buat untuk government, kerana kerajaan sedang
Pasal kerajaan nak bagi subsidi minyak ni meningkat antara 30 bilion. Kalau ikut laporan yang saya baca hari ni daripada laporan dia akan jadi 40 bilion, maksimum 50 bilion. Kerana baki 10 bulan di mana harga minyak keluar daripada $70 USD per barrel. Kerajaan buat dalam belanjawan 2026, jangkaan dia strata harga minyak akan jadi $70 USD. Tapi harga minyak telah mencapai 97 hari ni. Berarti secara puratanya 40 bilion. Kerajaan akan mengalami tambahan subsidi. Jadi kerajaan kata dia akan mengekalkan semua sektor yang bersifat perkhidmatan kepada masyarakat awam. Tak potong ubat, tak potong kos pendidikan apa semua. Tapi berarti kerajaan akan mengurangkan kos latihan. Kerajaan akan mengurangkan kos perjalanan bagi pekerja mereka. Kerajaan akan mengurangkan biaya F&B untuk semua acara yang ada. Majlis-majlis akan dikurangkan secara banyak. Inilah limpahan yang datang kepada kita yang berada dalam sektor memberi perkhidmatan pada kerajaan melalui perniagaan-perniagaan kecil kita. Berarti kerana kerajaan nak cari 40 bilion tu dekat mana? Dia cut kos semua benda ni. Jadi biasa kita tengah banyak memberi latihan kepada sektor kerajaan. Kita bekalkan banyak makanan kepada sektor kerajaan. Ini sektor kerajaan saya bukan cerita di Putrajaya. Di mana-mana tuan-tuan berada. Hinggalah ke pejabat-pejabat kecil cawangan JKR, pejabat-pejabat kecil cawangan MADA, pejabat-pejabat kecil cawangan agensi-agensi kerajaan. Mereka akan kena cut cost cutting ni. Bila kena cost cutting ni, tuan-tuan akan mengalami ketergangguan limpahan. Jadi itu yang saya advise kepada tuan-tuan. Dan bagi mereka yang juga nak melaksanakan majlis perkahwinan, adik-adik nak berkahwin ya, tuan-tuan merancang perkahwinan tuan-tuan pada ketika tuan-tuan tak menjangka keadaan ekonomi jadi macam ni. Nasihat saya adalah kecilkanlah majlis perkahwinan. Saya nasihatkan dengan ikhlas, janganlah sampai 20,000, 30,000, 40,000 tuan-tuan mengadakan majlis yang besar, kerana selepas majlis perkahwinan kita tak nampak keadaan ni akan pulih sampai 2027. Dengar nasihat pakcik, bukanlah pakcik cakap pakcik perlu jadi profesor. Saya jadi manager ketika ekonomi kita berada dalam recession 98. Saya dah jadi general manager ketika ekonomi, CEO ketika ekonomi kita ada recess 2005. 2008 dan 2013 saya dah senior vice president. Maka tu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Tak apa, Dik. Ni saya nak tegur sekejap. Zul Yahya. Pesta air buat dekat Kuala Lumpur, itu urusan orang, kita tak boleh kawal. Advice saya ni, yang kita boleh kawal Zul Yahya. Kau jangan pergi dekat pesta air tu. Itu yang kita boleh kawal. Jangan pergi dan buang duit kita. Orang nak anjurkan pesta air tu di luar kawalan kita. Jadi apa yang saya sedang cerita dekat tuan-tuan ni, bukan kita ni saluran protes. Kita saluran adalah perkhidmatan kepada tuan-tuan semua untuk mengawasi keadaan ekonomi tuan-tuan. Jadi kan tuan-tuan duk sibuk, orang tu buat pesta air, orang ni buat pesta gunung, orang ni buat pesta apa. Itu di luar kawalan kita. Yang saya sedang nasihat adalah dalam kawalan kita. Jadi dalam kawalan kita saya jelaskan bagi adik-adik yang nak berkahwin. Okey, yang kita kena jaga. Takut kita punya pembaziran tu sama macam pesta air. Tak guna juga kita melawan pesta air. Halang pesta air apa semua. Kenduri kita pun banyak juga pesta dia. Kita buang banyak duit juga. Dengan buat segala benda yang sebenarnya tidak pun menggambarkan majlis untuk mengisytiharkan ini adalah pasangan yang telah berkahwin. Jadi saya nasihatkan yang dalam kawalan kita. Jadi adik-adik kecil kan. Sebab saya bimbang kata satu adalah kebanyakan adik-adik mungkin akan meminjam daripada bank. Sebab saya tengok trend sekarang, mak ayah anjurkan je. Mak ayah yang anjur majlis kahwin ni pun tak banyak duit dia. Jadi anak yang meminjam. Anak pinjam daripada bank rakyat. Pinjam daripada pinjaman peribadi. Kemudian adik-adik akan habiskan duit ni untuk majlis yang hanya 1 hari, 2 hari. 3 hari untuk saudara mara, 1 hari untuk tetamu. Kemudian loan ni 30,000, 40,000. Adik-adik akan bayar 7 tahun. Jadi baseline interest rate akan jadi tinggi. Jadi saya nak nasihatkan, jangan adakan sesuatu yang membazir pada masa sekarang. Kerana wang yang kita belanjakan, bebannya menunggu sampai 7 tahun, 8 tahun. Dan dalam keadaan yang ada sekarang, di mana 2026 dan 2027, kita akan mengalami apa yang dipanggil keperlahanan ekonomi dan kenaikan harga barang serta keperlahanan. Keperlahanan ni, adik-adik saya nak jelaskan. Ingat, saya jelaskan ke adik-adik. Kemungkinan besar, layoff. Ini saya ambil data yang dikeluarkan oleh Persatuan Penghilang Malaysia. Dengar dan jangan komen. Duduk diam. Data yang dikeluarkan oleh Persatuan Penghilang Malaysia, di mana ahli dia mengatakan 5% mereka dah tutup perniagaan. 5% Persatuan Penghilang Malaysia. Penghilang ni maksudnya sektor pembuatan yang banyak buat perabot, yang banyak buat barang-barangan yang diimport daripada luar. Kerana import tak datang kerana tak mungkin perabot pergi ke negara-negara luar. Sebab kita juga mengimport perabot sampai ke Amerika kerana harga untuk naik kargo kapal tu jadi mahal kerana minyaknya mahal. Jadi, dan orang-orang di Amerika mengalami recession, perabot bukan barang pilihan. Bila saja 5%, adik-adik kena ingat 28% lagi telah memaklumkan kepada Persatuan Penghilang Malaysia untuk memaklumkan kepada kerajaan. Mereka tidak mengalami aliran tunai yang cukup. Mereka boleh bertahan 2 bulan, iaitu pada Mei dan Jun. Berarti hujung Jun ni tak ada kejutan yang berlaku. Kilang-kilang ni tidak akan mendapat tempahan baru. Permintaan-permintaan daripada negara-negara barat yang nakkan kerancakan ekonomi semuanya jadi perlahan kerana kos
iaitu negara-negara yang orang yang mengalami keperlahanan ekonomi akan tidak lagi membeli barang-barangan yang dikeluarkan oleh sektor pembuatan, kerana sektor pembuatan ini kebanyakan peluang barang-barangan yang mereka lakukan dalam penghilang ni adalah barangan hiasan. Barangan-barangan alternatif, ada tak apa ditangguhkan kemudian boleh dibeli. Maka 28% ni juga kemudiannya akan ditutup kerana mereka dah ada aliran tunai hanya sampai hujung bulan Jun atau sebahagian pada bulan Julai. Berarti ini kita sedang bercerita apa yang boleh dibuat akan dia jadi macam 5% ni yang akan ditutup. Kemudian apa langkah yang diumumkan oleh Persatuan Penghilang yang ada di Malaysia? Langkah yang pertama mereka boleh ambil adalah mengurangkan semua kos operasi. Berarti overtime tak dibenarkan lagi. Tuan-tuan dah tak ada double pay. Kalau hari cuti tak payah kerja sebab permintaan pun rendah. Kenapa kita nak buka pada hari raya? Permintaan pun rendah. Kenapa kita nak buka pada cuti umum? Berarti dulu kalau mereka menyediakan 10 ke 20% wang saku untuk para pekerja mereka untuk produktiviti, iaitu penghasilan, agihan, insentif overtime ataupun double pay untuk menjadikan produktif. Mereka tak buat lagi. Kerana buat apa kita insentifkan ketika pasaran menjadi begitu rendah? Maka ketika gangguan tunai, kebanyakan orang hidup atas gaji pokok. Jadi bagi pekerja-pekerja kita, ramai yang hidup di atas insentif. Sebahagian daripada tuan-tuan, gaji 1,700, 1,800 gaji pokok yang tuan-tuan dapat. Kalau tuan-tuan senior sikit, 2,000, 2,100. Tapi tuan-tuan biasa mendapat 400, 500 ringgit daripada insentif kerana syarikat tuan-tuan mempunyai produktiviti. Tapi bila produktiviti ini ditutup kerana permintaan menjadi rendah, 400 ringgit besar untuk saku tuan-tuan. Kerana tuan-tuan membeli kereta selama ni kan, tuan-tuan apply daripada bank, tuan-tuan letak benda tu dalam slip sebagai pendapatan. Tuan-tuan beli semua barang, tuan-tuan letak pendapatan tambahan tu sebagai slip dan bank waktu tu dia luluskan asalkan janji tuan-tuan pinjam hutang. Kini slip betul-betul, tergelincir betul-betul di mana tuan-tuan tiada wang tambahan. Berarti apabila orang tak ada wang tambahan, ramai orang akan mula mengikat wang mereka kepada keperluan hutang yang sedia ada. Jadi kita yang berniaga ni akan rasa terjejas. Maka tu saya ingatkan tuan-tuan untuk berhati-hati. Jadi saya advise pada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham bagaimana rantaian ni jatuh ke pintu rumah kita orang biasa. Kalau kita tulis dalam bahasa ekonomi, orang berita ekonomi ni, dia ingat orang yang minat ekonomi je baca. Menjadikan sebahagian tuan-tuan, baca berita ekonomi, tuan-tuan tak boleh digest. Kerana berita ekonomi ni dia kata orang biasa tak baca. Maka bahasa-bahasa ekonomi ni sangat pekat dan sangat rumit untuk difahami. Maka saya ambil mudah kerana saya boleh bercakap dalam bahasa layman. Saya baca semua berita ekonomi yang rumit. Saya menjelaskan pada saudara dalam bahasa yang orang awam boleh faham. Kalau rantaian pekerjaan ni tak jelaslah detail. Kita potong OT, kemudian daripada OT kita tak ada, kita terjejas pinjaman. Takkan dia tulis berita macam mengarang novel. Maka saya baca dan saya jelaskan kerana saya faham tuan-tuan masuk dekat sini sebagai daripada tuan-tuan. Kalau baca berita ekonomi pun tuan-tuan tak jelas apa yang terjadi pada kita. Kerana berita ekonomi ni tak menceritakan tentang kita. Kerana konsep berita ekonomi kita dibaca oleh mereka yang berminat dengan ekonomi. Mereka yang ada kepentingan dalam penstrukturan ekonomi. Tapi jaranglah berita ekonomi ni digunakan sebagai berita untuk pengguna. Kita ni pengguna. Kerana orang yang bersifat pengguna jarang membaca portal ekonomi. Maka orang-orang yang menulis berita-berita ekonomi anggap kita bukan pembaca dia. Itu saya buat berita dan baca pada tuan-tuan. Saya baca dan saya mudahkan pada tuan-tuan. Supaya kadang-kadang tuan-tuan masuk kat ruangan berita ekonomi, tuan-tuan terkebil-kebil. Sebab nak faham dia macam mana, dengan term-term yang dia pakai. Term-term ekonomi. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan kerana inilah berita yang sepatutnya tuan-tuan baca. Dan kalau tuan-tuan teringin nak baca pula, masalah je berita ekonomi kita tak ditulis dalam bahasa rakyat awam. Okey? Terima kasih. Saya harap tuan-tuan dah ada awareness. Baca pun tak faham. Sebab tu saya ambil rumuskan. Mana yang baca faham, boleh pergi cari sumber dia. Supaya satu, saya nak tuan-tuan bersifat mandiri. Satu, baca, saya latih tuan-tuan. Tuan-tuan kadang-kadang tanya saya macam mana nak baca buku. Nak jadi pengguna buku. Pengguna buku ni dipanggil pengguna dalam meningkatkan kecerdikan kebolehan berfikir. Tapi tuan-tuan kena jadi pengguna maklumat je. Di mana saya tak jual maklumat. Tuan-tuan pergi ke portal-portal berita maklumat. Supaya orang yang berada dalam keadaan tahu apa yang berlaku di sekitar dia. Ilmu ni tinggi lagi. Kebergunaan dia. Maklumat ni supaya hari-hari kita faham apa yang akan berlaku kat atas kita. Sebagai contoh, saya bagi tahu tuan-tuan yang bekerja dalam sektor perhotelan. Tuan-tuan dah mula bersedia. Kerana satu adalah, kalaulah mereka berada dalam sektor perhotelan yang berada di Melaka. Mereka yang berada sektor perhotelan yang berada di Johor dan berada di Lembah Kelang. Inilah sektor perhotelan yang bergantung kepada pelancongan antarabangsa. Dan kita tahu bahawa sektor perhotelan akan mengalami penurunan. Berarti tuan-tuan ni orang yang baru bekerja dengan hotel. Tuan-tuan ni biasa membekalkan barangan pada hotel. Ataupun dobi hotel tuan-tuan buat. Ataupun tuan-tuan pekerja kontrak di hotel. Berarti tuan-tuan adalah orang yang pertama berada dalam garis cemas. Kerana sektor perhotelan akan mendapat kurang pelanggan masuk. Kerana mereka yang datang bercuti daripada antarabangsa tak akan datang. Kerana tiket kapal terbangnya mahal. Macam tuan-tuan juga buat keputusan. Rupiah ni jatuh pada tahap yang paling rendah. Sekarang RM24 kan. Dah boleh dapat RM100,000. Betul Ham? Cuba tengok. RM1 juta bersamaan berapa ringgit. Sebab rupiah jatuh pada paras yang teruk. Tapi tuan-tuan tak boleh pergi Indonesia sebab tiket kapal terbang naik 30%.
Berarti Indonesia yang mengalami kejatuhan rupiah, yang sepatutnya dia menjadi tumpuan orang Singapura dan orang Malaysia sebab daya belanja meningkat. Berapa? RM223 dapat 1 juta. RM223 tuan-tuan dapat 1 juta rupiah. Berarti tuan-tuan tak terbang walaupun berbelanja di Indonesia menjadi besar kerana hanya RM223. Berarti RM1,000 kita dapat 4 juta lah lebih kurang. 4 juta lebih sikit tuan-tuan dapat. Tapi tuan-tuan tak boleh terbang kerana tuan-tuan kata, alamak, walaupun daya beli, tuan-tuan inilah masa sesuai tuan-tuan nak pergi Bali, nak pergi mana. Tuan-tuan tak boleh pergi sebab tiket akan terbang menjadi mahal. Itu menjadikan tumpuan bila raya haji orang lari ke Thailand. Tapi saya nak ingatkan pada tuan-tuan, begitu juga berlaku pada negara kita. Di mana sektor jalan darat yang boleh masuk pada negara kita adalah Singapura, dan kita walaupun sektor jalan darat boleh masuk daripada Thailand, orang Thailand tidak bercuti di Malaysia. Trend kita ni sama. Orang kita tak bercuti di Singapura, orang Singapura datang bercuti tempat kita. Orang kita pergi bercuti di Thailand, tapi orang Thailand tak datang bercuti tempat kita. Berarti aliran untuk menampung kemasukan orang Singapura dan pengeluaran tunai kita melalui kita pergi melancong ke Thailand, dia akan menjejaskan beberapa kedudukan yang ada. Maka itu saya nasihatkan pada tuan-tuan yang berada dalam sektor pelancongan. Tuan-tuan pun kena berhati-hati. Siapa yang kerja dekat agensi pelancongan, tuan-tuan pun dah tahu. Tuan-tuan nak jual tiket sekarang untuk musim umrah. Tuan-tuan nak jual tiket umrah balik singgah di Tashkent. Tuan-tuan nak jual tiket umrah balik singgah di Istanbul. Dia tak semudah dulu. Kerana orang mengambil langkah sangat berhati-hati. Satu adalah ruang udara yang tidak menentu dalam keadaan perang di Asia Barat. Yang kedua, tiket kapal terbang menjadi mahal. Jadi saya nasihatkan kepada tuan-tuan, ambil langkah yang berada dalam kawalan kita, iaitu benda yang kita kena berjaga-jaga kerana kita lah mangsanya. Saya bersetuju. Kita tak sokong pesta air di KL, kita tak sokong apa pun. Tapi itu biarlah pendesak-pendesak politik menekan kerajaan untuk mengubah. Saya tak berada dalam role yang demikian. Role saya adalah hari-hari menjelaskan kepada tuan-tuan, kita sebagai pengguna, kita sebagai rakyat, bagaimana kita kadang-kadang terhindar daripada mendapat maklumat yang tepat untuk kita membuatkan kita punya persediaan. Jadi kita diriuhkan dengan berita-berita seolah pintu rumah kita akan terjejas dengan teruk kerana pesta air. Ya, pesta air itu bertentangan dan bercanggah dengan kita mahukan negara kita ni harmoni dan jauh daripada hal-hal maksiat. Tak apalah kita perang, tapi sebenarnya pintu rumah kita lebih terjejas apabila tuan-tuan mengabaikan keupayaan tuan-tuan untuk berdisiplin dalam mengendalikan apa yang sedang berlaku dan kefahaman tuan-tuan tentang persekitaran ekonomi. Berarti saya bagi tahu pada sir, prep food ni tak payah buat sebab gini kalau kita semua rebut pergi beli makanan sekarang, harga makanan akan melambung tinggi sebab dia kata demand orang panik. Ini tuan-tuan mesti kena ingat. Nak pergi berebut beli barang untuk simpan sekarang, berarti tuan-tuan akan mencipta kenaikan daripada kesilapan kita membuat keputusan, iaitu langkah panik. Bila permintaan jadi tinggi, harga barang akan naik sebab permintaan yang dibeli oleh panic buying. Panic buying tak menyelamatkan kita. Maka saya jelaskan sekarang ni, kita tak ada krisis tentang perlunya panic buying. Yang kita fikir kerana panik. Maka penstoran makanan bukan isu dia. Isu dia yang utama adalah consumer behavior. Yang saya katakan, benda-benda yang bersifat rekreasi tahan dulu. Tuan-tuan nak reno rumah. Betul lah tuan-tuan ada RM50,000, RM60,000 dan tuan-tuan telah menyimpan cita-cita yang sangat lama. Saya beritahu pada tuan-tuan, rumah ada di situ, tukang renovasi pun ada di situ. Jangan reno rumah sekarang. Takut tunai itu tuan-tuan perlukan sebab rumah yang tidak direnovasi masih lagi boleh tuan-tuan tinggal. Tuan-tuan nak upgrade kereta tuan-tuan sekarang. Tak payah, kereta tu masih lagi boleh berjalan daripada point ke point. Simpan dulu wang tersebut sebab pomennya tak tutup, keretanya masih ada. Bila datang bulan nanti dah okey, dah nampak keadaan dah okey, buat. Berarti semua perbelanjaan yang bersifat rekreasi, bersifat keperluan kalau tak buat pun tak apa. Tahan dulu, simpan tunai tuan-tuan. Ini saya advice daripada bulan Ramadan. Itu saya bagi tahu pada tuan-tuan. Begini saya nak ingat, saya ambil langkah lah. Kata 2015, saya baru belajar satu kejutan budaya. Di mana kebetulan saya pergi ke Hat Nyai. Hat Nyai ini menjadi bandar orang-orang Cina Malaysia. Kebetulan jatuh Chinese New Year. Saya kata mungkinlah orang Cina telah jadi masyarakat bandar. Mereka nak raikan raya payah. Mereka kumpulkan adik-beradik. Mereka pergi ke Hat Nyai. 2026, saya tengok berita. Cuti panjang sekolah dan bercantum dengan cuti Hari Raya Aidilfitri. Orang Melayu terperangkap di selatan Thailand. Tak boleh balik kerana pintu sempadan ditutup ketika Malaysia tutup pukul 12. Jadi saya pun cari data. Rupanya daripada bulan 1 hari bulan 1 hinggalah 30 hari bulan April 2026, 14 juta rakyat Malaysia pergi ke Thailand. Jadi saya tak kisah. Orang kaya tak pergi. Biasanya orang macam kita. Setakat boleh hidup, kita nak pergi bercuti. Berarti saya jelaskan pada tuan-tuan. Waktu tuan-tuan membuat keputusan untuk berbelanja dengan keluarga tuan-tuan, RM1,000 ke RM2,000. Tuan-tuan ada tak simpanan RM20,000 dalam bank? Masalah kita akan kata anak nak pergi. Kita kata inilah raya, inilah masa bawa anak berjalan. Tapi saya jelaskan pada tuan-tuan,
Anak yang berjalan untuk memenuhi cuti bersekolah dengan wang persekolahan dan makan anak bagi bulan-bulan yang susah, mana lebih penting? Jadi biasanya yang kita nak kena disiplinkan diri kita adalah memahami semua benda yang kita beli atas alasan nak seronokkan anak dan nak isi cuti sekolah adalah benda yang kita akan kesalkan kemudian hari. Apabila wang RM1,000, RM2,000 yang kita simpan dan kita gunakan dalam percutian, dia adalah wang yang sangat berkepentingan untuk survival kita. Sebab banyak majoriti 4.7 orang, 4.7 ribu orang yang ada, aliran tunai mereka menjadi masalah. 700 orang mungkin stabil dalam ni. Sebab tu setiap kali bila saya review hal-hal bersangkut ekonomi, ramai yang tunggu dan sustain. Sebab sebenarnya, secara realitiknya, saya lah orang yang berani bagi tahu bahawa tuan-tuan orang yang tak ada kemampuan. Kita ni orang yang tak ada kemampuan. Kerana tak semua orang bagi tahu kita orang tak berkemampuan. Kita lupa bahawa kita ni tak berkemampuan. Maka seorang macam saya kena jentik telinga tuan-tuan ni, hidup sedar kita ni orang tak ada kemampuan. Jangan cuba hidup macam orang mampu-mampu. Kita ni naik Alza. Orang naik Alza, orang naik Myvi nak bercuti buat apa di selatan Thailand, follow orang naik BMW. Kerana orang naik BMW membelanjakan wang saku. Kita membelanjakan wang simpanan. Orang yang kaya pergi bercuti di sana, mereka membelanjakan wang lebihan. Kita membelanjakan wang keperluan. Ini jadi keputusan yang salah. Jadi kalau saya tak jentik telinga tuan-tuan, saya tak sound tepat dekat tuan-tuan, tuan-tuan akan mengulangi benda yang sama. Kemudian tuan-tuan lah orang yang memberontak. Tuan-tuan yang memberontak mengatakan, tak pandai kawal ekonomi lah, itu salah, orang ni salah. Yang paling penting tuan-tuan salahkan kerajaan. Menyalahkan kerajaan dah stereotip. Makilah hari-hari. Saya ulam. Harga minyak turun, kita dah maki 5 tahun dah. Apakah dia membantu kita mendapatkan proses ekonomi yang lebih baik? Tak ada. Yang kita kena buat sekarang adalah maki pemimpin. Pemimpin ni dah jadi pekak. Gegendang telinga dia ni dah macam horn kereta. Dah tak masuk dah apa yang kita cakap. Maka kita nasihatkan kita sama kita. Ketika pemimpin kita enggan lagi mendengar dan membantu dan mengikut apa yang kita nak, kita lah kena kawal bahagian yang kita boleh kawal. Iaitu satu, kita punya consumer behavior. Berarti bahagian kita pun kena baiki. Buruk tak semua ada kat pemimpin tuan-tuan. Buruk ada juga banyak dekat kita. Tapi kerana kita dilatih mengatakan apa saja yang buruk adalah salah kerajaan yang ada, maka semua orang tak mahu membaiki diri dia sebagai pengguna. Sebenarnya kita punya consumer behavior yang banyak menjahanamkan kita. Kita dah tukar 6 Perdana Menteri dah kot. Saya pun dah lupa dah berapa jumlah Perdana Menteri kita tukar. Perangai kita tak bertukar. Jadi semua Perdana Menteri kita salah. Esok pilihan raya tukar lagi. Perangai kita tak bertukar. Maka saya ingin mengingatkan tuan-tuan, kebanyakan krisis ekonomi yang masuk ke pintu rumah kita, krisis ekonomi yang kena rumah kita, tak berkaitan dengan kerajaan, dia berkaitan dengan consumer behavior. Iaitu perangai kita dalam menjadi pengguna, pembiayaan kewangan kita. Jadi saya nasihatkan pada tuan-tuan untuk faham, benda yang kita cerita ni, apa yang berada dalam kawalan kita. Banyak benda kita tak boleh kawal, kerana kita bukan orang menentukannya. Tapi untuk membolehkan kita mengawal keperluan barang yang kita tak perlukan, itu kuasa kita. Itu kuasa kita. Sebab tu saya dah nasihat daripada bulan Ramadan. Duduk dengan keluarga dan mula bincang. Di mana orang Melayu ni, saya marah. Kalau saya sebut orang Melayu, bukan saya tuduh semua. Jangan sensitif dengan soal bangsa. Saya tegur dia dengan ikhlas. Orang Melayu ni, kita duduk semeja, kita makan apa? Tentang nak pergi kenduri rumah siapa minggu depan. Kita bercerita, anak kita cerita tempat percutian ni yang paling bagus. Kita duduk, bini kita pula cerita, sini ada jualan murah. Ayahnya pula cerita minggu depan ayah nak pergi ke sini. Berarti kita sentiasa bercerita tentang impian-impian yang kita inginkan di meja makan ataupun ketika berbual dengan keluarga. Sampai bulan hujung tahun ni, tak adalah kita nak berbual. Sebab orang Melayu bukan budaya dia berbual dengan menjadikan perbincangan realiti hidup keluarga akan susah sebagai realiti perbincangan bersama. Maka kena mulakan supaya anaknya tahu. Jadi bila anaknya tahu, tak payahlah beli game dan PlayStation yang baru. Tak payahlah minta RM10-20 hanya kerana nak pergi kepada benda-benda bersifat rekreasi. Kerana ayahnya telah membuat satu pengisytiharan di meja makan. Ini masih susah. Maka maknya berhenti daripada berbincang dengan anak dia. Dapat pula anak perempuan hampir sebaya. Bukan hampir sebaya lah. Sama-sama gila membeli. Menjadi keluarga lebih terhasut. Maka seorang ayah ataupun seorang ibu kena duduk di meja makan, mula menjadikan perbincangan berkeluarga tentang ekonomi adalah budaya orang Melayu. Supaya dia boleh membina roh menyedari pembaziran dan dekat mana cost cutting yang berlaku. Itu saya nak jelaskan kepada tuan-tuan. Ketika kita susah, kesusahan sepatutnya mengubah perangai kita juga. Ketika kita susah, kesusahan tak sepatutnya tidak menjadikan kita boleh berfikir dan tidak mengubah cara orang Melayu berfikir. Itu yang saya advise pada tuan-tuan untuk faham bahawa saya yakin kesusahan akan datang dalam bentuk yang sangat rumit bermula pada Ogos. Walaupun kata penasihat ekonomi pejabat Perdana Menteri, harga barangan akan naik pada mula ni. Saya pun berharap kawan-kawan saya dan media mula mewawancara Datuk Seri Amir Maidin.
Kerana Datuk Seri Amir Maidin ni faham. Kerana pada bulan ketika krisis ni berlaku pada bulan Mac, dia yang mengeluarkan kenyataan. Kita insya-Allah boleh bertahan kerana barangan-barangan pengguna yang masuk sekarang sampai ke negara kita dalam bentuk pensetoran. Berarti orang seperti Pasaraya Maidin tak pernah beli barang per bulan. Mereka beli barang per kuarter. Okey? Jadi saya nak jelaskan bila dia beli barang dalam per kuarter, maksudnya barangan yang kita belanja sekarang adalah barangan yang dulu. Yang dulunya masuk ketika harga minyak lebih murah. Jadi barangan yang di storage 3 ke 4 bulan sekarang telah dibeli semua oleh pengguna. Barangan yang akan keluar pada bulan Jun dan pada bulan Julai adalah barangan yang sampai ke dalam negara kita pada hujung bulan April di bawah harga kos minyak yang baru. Iaitu minyak kontainer, minyak kargo kapal yang baru. Jadi ada kos dia. Dan kemudian dengan kenaikan diesel ni. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati dan tuan-tuan kena faham bahawa kita sedang membelanja, kita akan berbelanja pada hujung Jun barangkali atau Julai atau Ogos adalah dengan membayar harga kenaikan minyak dalam sektor bekalan makanan. Kita bayar minyak sekarang ni dalam sektor penggunaan kenderaannya. Sektor yang nowadays. Sektor terimport atau sektor berantai kita belum bayar. Harga minyak terus yang kita bayar sekarang. Yang kerajaan subsidi sekarang. Kemudian datang harga barangan dipanggil rantaian. Beras. Harga rantaian ikan. Harga rantaian bersifat produk-produk dalam tin yang tuan-tuan beli. Semualah yang berada dalam rantai ni akan mula naik. Bila mula naik, ini dipanggil kenaikan daripada rantaian kenaikan minyak yang tak berlaku 24 jam atau 48 jam seperti mana minyak yang kita isi dengan kereta. Ini minyak yang memberi impak kepada rantaian bekalan. Yang saya cerita sekarang ni bekalan yang tak boleh kita elak, iaitu bekalan makanan. Maka berhati-hati kerana kemungkinan besar. Nilai duit kita 100 dah tinggal RM80. Kerana RM20 kita beli barang yang sama tapi kita membayar pada kos rantaian minyak. Itu Alhamdulillah kalau kita kehilangan RM20 yang nilai. Kalau RM100 kita pergi pasar, kita kehilangan RM30. Kerana kenaikan harga barang untuk mengatasi kos rantaian harga minyak ni menjadikan barang yang dulu kita beli dengan harga RM100, kita dapat dalam nilai RM70 je. RM30 lagi dia naik kerana kita membayar kos rantaian. Dan tuan-tuan kena ingat, rantaian ni adalah free market. Dia tak sama seperti mana kadang boleh kawal minyak. Saya hidup dalam zaman kembung di Putrajaya RM24. Siapa yang duduk Putrajaya ingat tak pada zaman kita mengalami rantaian ikan yang sangat mahal kerana kenaikan harga minyak dan juga kerana kekurangan bekalan. Siapa yang pernah merasa membeli ikan kembung di Putrajaya dengan harga RM22 ke RM24? Bukan kembung lemak, kembung pelaling cak ayam tu. Berarti sekarang saya cerita dekat tuan-tuan, inilah kisahnya. Inilah kisahnya kerana pensetoran semua barang ni telah pun menjadi tinggi dan menjadi mahal. Kalau tuan-tuan nak mindah, tunggu pada kualiti makanan paling rendah. Tuan-tuan tiba jadi insaf lah tak nak makan benda mahal. Oh, sedarlah ekonomi dah susah, tuan-tuan nak balik kepada rantaian makanan paling murah. Rantaian makanan paling murah pun dah naik sama dengan rantaian barang yang naik sekarang. Tuan-tuan nak beli barang-barang rantaian makanan yang mewah, daging import semua dah naik 20%. Oh, tuan-tuan kata tak mampu, kita nak jimat 20%, kita turunlah kepada harga makanan yang lebih bawah. Harga makanan lebih bawah pun naik 20% sebab dia terlibat dalam rantaian bekalan. Dia terlibat dalam rantaian penggunaan pengangkutan. Barulah tuan-tuan tahu. Dulu bukan tengok ikan ni, ikan masin talang ni 3 paket RM10. Sekarang kenapa jadi 1 paket RM5? Dia tak nak jual lagi dah dalam bentuk combo kerana orang telah pula menurunkan daya belian pergi kepada barangan alternatif. Barangan alternatif juga terlibat. Berarti kalau tuan-tuan letak emas atas lori, tuan-tuan letak ikan atas lori, tuan-tuan letak ikan masin atas lori, harga minyak yang menggerakkan lori itu per kilometer adalah sama. Maka itu saya bagi tahu kata berhati-hati sekarang supaya mereka yang ramai, saya berani jamin lah yang tonton majoriti 90% yang menonton stream saya. Kalau orang tu dia cakap ekonomi dia berduit, dia tak dengar saya sedang cerita sekarang. Tuan-tuan stay 5,000 orang lebih ni, tuan-tuan adalah orang yang benar-benar mengasahkan bahawa tuan-tuan orang terjejas dengan ekonomi. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan untuk faham. Itu yang saya ingatkan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Dan dalam hidup ni bukan ayam saja. Itu yang kata duduk kedah untung beli ayam bismi kadang-kadang. Saya pun tak faham saya stream ni tuan-tuan faham atau tidak. Rantaian makanan ni bukan ayam saja. Dia nak in denial. Nak mengatakan dia orang Kedah terhebat sebab dia beli ayam murah. Tak makanlah nasihat saya sebab dia ingat dalam hidup ni kisah ayam je. Saya cerita sekarang kisah minyak masak. Saya kisah tentang gula dan kopi. Saya cerita tuan-tuan tentang rempah rantus. Saya cerita tuan-tuan tentang semua benda yang akan masuk ke dapur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh mentadara ayam mentah macam biawak dan tuan-tuan boleh mentah ayam mentah macam musang, saya tak ada masalah. Masalah rantaian ni dia besar. Kadang-kadang kita cerita dia tak faham. Bila kita penat, kita nak marah. Lepas tu dia kata, abang ni koyak. Saya kena minum air sekejap lagi. Dia katalah dia ni koyak. Dia suka marah orang kalau orang tak tahu. Macam mana kita nak dengar? Kita tak tahu, kita tanya dia ni angin. Tanya soal tak boleh dia je betul. Bukan saya je betul. Tuan-tuan tanya soalan yang tuan-tuan langsung tak faham apa saya cakap.
Jadi rumit hidup saya tu. Bila potong video, tuan-tuan maki saya. Betul lah, saya masuk dekat live dia kena marah je, kena marah. Saya marah tuan-tuan pun saya tak dapat apa, saya tak marah tuan-tuan pun saya tak dapat apa-apa. Ini hanyalah stream untuk membantu tuan-tuan dan membantu saya. Bantu saya adalah dalam membuat pekerjaan saya. Membantu tuan-tuan untuk bolehkan orang Melayu ni faham apa yang dipanggil sebagai consumer behavior. Perkataan tabiat pengguna pun kita belum faham. Jadi tuan-tuan kenalah sabar. Lepas tu tuan-tuan tanya kat saya, duk kedah untuk makan ayam bismi. Ya, saya tak anti apa pun. Tak apalah hari-hari makan ayam. Nanti anak pergi sekolah lepas ni, bas sekolah akan bercerita tentang kenaikan harga. Semua barang akan naik harga. Cikgu akan datang lagi dengan baju sukan lah, baju macam-macam. Dan harga baju ni tak boleh beli dah dengan harga murah. Dulu tahun lepas 4 kali dia minta. Tahun ni jadi 6 kali dia minta lagi projek. Cikgu-cikgu pun kena faham. Jangan banyak sangat projek dekat sekolah yang kemudiannya duit dikeluarkan oleh ibu bapa. Ibu bapa pun rambut dah tak ada dah. Bukan duit pun dah tak ada, rambut pun dah tak ada. Jadi saya nak ingatkan tuan-tuan, rantaian ekonomi ni bukanlah tentang satu perkara. Dia tentang keseluruhan perkara. Jadi tentang keseluruhan perkara, saya tak mahu nanti tuan-tuan mengalami demoralize, kehilangan ketekunan dan semangat untuk hidup. Kerana tuan-tuan mula merasa beban ekonomi ni datang seperti batu seketul jatuh atas kepala tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan dah faham. Saya jelaskan kepada tuan-tuan kan, tuan-tuan dah faham. Supaya tuan-tuan tahu dan tuan-tuan lebih bersedia. Supaya batu seketul tu tak tempas atas kepala saudara. Apa batu seketul? Terkejutnya kerana telah berlaku kenaikan ekonomi dan tekanan ekonomi ketika tuan-tuan tak bersedia. Itu cerita dia. Tekan sekejap apa ni. Saya senyum. Dia bukan soal senyum, kadang-kadang soal seorang yang masih merasa orang lain saja menderita. Dia selamat sebab dia ada ayam kat kampung dia. Letih lah kita nak cerita. Penat kita nak cerita. Lepas tu kita nak cerita pula. Kata ayam tu kan goreng dengan minyak. Minyak masak ni, kalau dia dah jadi harga dia tinggi, orang jual dalam pasaran gelap. Dia kena beli rempah. Dia kena beli garam, bubur. Itu saya nak jelaskan sekarang. Rantaian tu maksud tak rantai? Berarti dia bukan satu. Dia berhubung dan membentuk satu gelung. Barulah kita boleh jadikan dia rantai. Bila sebut rantaian kehidupan, dia gelung. Gelung yang bermacam-macam. Jadi kalau faham perkataan rantaian tu pun dah faham. Saya nak kena sebut rantaian. Berarti lebih daripada satu gelung keperluan. Datang lagi gelung yang lain. Datang lagi gelung yang lain. Gelung yang lain. Dia membentuk rantaian. Sebab itu perkataan dia disebut rantaian. Iaitu satu segmen yang bergabung dengan segmen-segmen yang lain yang kemudian berbulatan. Bulatan tu kalau masuk, kemudiannya dia rantai leher kita sampai tercekak, dia boleh menyebabkan kita tak boleh bernafas. Sebab tu dipanggil change. Kalau dia longgar, rantaian tu longgar, berarti kita mampu mengenangannya dengan kewangan yang kita ada. Berarti dia menjadi rantaian yang selesa. Kalau rantaian tu mengetat, dia cekik kita boleh. Kerana ekonomi dan juga keupayaan kita untuk menghadapi rantaian ni tak dapat diatasi. Berarti kita tak boleh bernafas, sayang. Itu dipanggil rantaian. Kalau saya sebut rangkaian tu lain, ni rantai. Rantai dia sebut. Okey dah. Kalau tuan-tuan ada apa soalan, saya jawab lah. Saya bimbang Azuna pergi beli basikal. Maki menantu saya tadi kerana lambat hadir. Dia buat perjanjian dengan saya adalah dia mesti gunting rambut. Ini perjanjian dia akan dapat basikal baru. Lepas tu basikal dia nak perjanjian berasingan. Saya ikutlah perjanjian berasingan basikal pula. Upah dia gunting rambut mengikut kehendak saya. RM100. Saya bayar RM100 ni kehendak aku duit gunting rambut. Saya bagi RM100. Dia kata duit gunting ni mana? Bagi pula asing duit gunting ni RM50. Kata dia tak boleh kayuh basikal hari ni. Okey. Saya tak kata lah sampai masak kari tak pakai santan. Saya jelaskan macam ni Kak. Betul, anda dah pergi kepada peruncitan kecil. Peruncitan besar yang saya nak kawal. Tengok bil bulan. Bil bulan ni bukanlah bil. Datang atur je. Bil bulan Kalau lah akak rasa spending untuk entertainment ni, saya tak tahulah ramai orang ambil saluran-saluran berbayar. Dan tuan-tuan rasa semua tayangan yang ada dalam saluran berbayar boleh tonton kemudian. Tonton kerat. RM80 dekat situ tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kerat RM80 dekat situ. Kemudian tuan-tuan kerat benda yang lain. Apa yang saya nak suruh tuan-tuan selamatkan dulu? Yang saya nak suruh selamatkan dulu adalah meja makan ni cukup. Walaupun kualiti dia menurun. Tapi dia tak menurun dari segi zat gizi makanan. Dia tak turun zat gizi makanan. Berarti tak adil lah kalau tuan-tuan biasa makan ikan segar, lepas setahun nak bagi anak makan sardin. Lepas tu nak cerita macam saya perli kakak tu dulu. Pagi dia bagi makan sandwich sardin. Dia kata gaya orang barat. Tengah hari dia bagi makan gulai sardin. Dia kata inilah yang mak ibu bagi dulu. Sebab tu ibu cerdik.
Anak dia pun makan gulai sardin. Okey, petang baki gulai sardin, dia suruh cicah dengan roti. Dulu mak makan ni lah, sardin. Kerana dia terpaksa menurunkan sardin tu dah jadi murah. Tak tahulah kalau sardin pun naik harga. Sardin pun saya dengar kata sekarang lebih kurang je beli ikan je. Maka mak ni mencerita, malam balik sardin. Tak adalah kita turun sampai 30 hari gitu hingga gizi makanan menjadi jelas. Saya kata sekarang ni kalau RM80 yang tuan-tuan bayar untuk saluran hiburan, tuan-tuan boleh mengekalkan dia kepada makanan yang berkualiti. Sekurangnya anak ni dapat tundaan telur. Ni betul orang yang susah ni. Tuan-tuan dengar dah nasihat. Tundaan telur. Dia dapat telur. Sebab sebulan untuk dapatkan telur ni, untuk dapatkan dengan harga yang tuan-tuan potong saluran hiburan, yang mana dia relevan pada waktu kita senang, dia tak relevan pada waktu kita susah. Tuan-tuan potong. Maka rantaian ni tuan-tuan dapat kekalkan anak tuan-tuan tak bersardin sebulan. Dia ada telur, kerana telur ni adalah vitamin yang jauh lebih baik. Kemudian tuan-tuan masih lagi nak mengekalkan sarapan pagi pada diri anak tuan-tuan untuk makan benda yang berkualiti. Maka tuan-tuan potong pula pusingan yang kedua. Tuan-tuan ada wifi yang high speed, wifi apa ni, tuan-tuan turunkanlah speed dia. Supaya tuan-tuan dapat banyak. Sebab ringgit-ringgit yang sebab ni saya bagi tahu kan. Kerana tuan-tuan nak yang laju, tuan-tuan bayar 299. Tuan-tuan nak yang laju. Kerana pada kita senang, kita nak yang laju. Bila kita susah, kita nak yang bermanfaat. Makanan lebih bermanfaat. Biaya sekolah anak lebih bermanfaat. Itu yang saya sedang betulkan sekarang ni adalah tengok bil kehidupan yang saudara belanjakan. Mana yang tak ada, buang dulu. Yang mana berada dalam rekreasi dan opsional. Tak ada pun tak apa. Kerana kita nak mempertahankan 3 perkara je. Sistem pemakanan dalam keluarga kita kekal relevan berkhasiat. Yang kedua, anak kita ke sekolah tanpa terjejas dia punya fokus kerana gangguan kewangan. Saya beritahu gangguan kewangan ni, saya tak pasti sampai sekarang berlaku ataupun tidak. Saya tak tahu sekarang berlaku atau tidak. Zaman saya dulu, ramai orang ponting sekolah. Pada hari cikgu kerja yuran. Bukan seorang, dua tak boleh bayar yuran pada zaman orang Melayu susah. Yuran RM12. Tuan-tuan bayar orang Melayu gaji 400 lebih pada tahun-tahun 70-an. Cikgu panggil, tak boleh bayar yuran, anak murid kena berdiri atas kursi. Menjadikan kita rasa demoralize. Pada zaman tak boleh bayar yuran, oleh kerana ketidakmampuan orang tua yang menanggung rasa malu yang terhukum anak. Dulu zaman saya, cikgu-cikgu ni tak apa cerdik. Dia menganggap tak boleh bayar yuran, kita yang kena berdiri atas kursi. Lepas tu kita kena berdiri lama. Dia tanya kita pula, kenapa bapak tak bayar yuran? Apa budak 11 tahun boleh jawab? 12 tahun boleh jawab? Seorang budak mana boleh faham kenapa bapak dia tak boleh bayar yuran? Dia tak tahu apa. Sekarang saya tak tahu berlaku ataupun tidak. Saya tak tahu berlaku ataupun tidak. Zaman saya dulu ni terkesanlah kita dari segi emosi. Kerana kita kena berdiri. Lepas tu dalam kelas kita ada 7-8 orang yang senasib dengan kita. Lepas tu kita rasa kita dimalukan. Dahlah kita miskin. Bila kita dimalukan oleh kemiskinan kita di khalayak ramai. 2 kali dahlah miskin orang tak tahu. Kita dah menanggung sendiri beban kerana dilahirkan miskin. Kemudian miskin yang dipermalukan dalam bilik darjah. Kita dah ada 2 perkara yang menekan kita. Esok kita dah tak ada mood pergi sekolah. Mak ni bawa lah pergi bomo. Bomo ni kata anak kau tak pergi sekolah ni sebab ada benda keras depan pintu pagar. Ada benda keras depan pintu pagar. Besok kau letakkan tangkai ni dalam beg anak kau. Kita tak pergi juga sebab ketakutan kita. Mana ada hantu dekat pintu pagar. Ketakutan kita kerana dimalukan. Kerana cikgu akan minta lagi yuran. Cikgu akan minta lagi yuran. Lepas tu jumpa cikgu tu pun trauma. Lepas tu kalau cikgu tu ikat sanggul kan. Pergi pasar malam jumpa orang pakai sanggul pun kita trauma. Sebab dimalukan. Dimalukan di depan khalayak ada satu benda trauma. Jadi saya tak pasti anak-anak sekarang berlaku ataupun tidak. Tuan-tuan boleh jawab lah kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pernah tahu. Anak-anak yang tak boleh bayar PIBG, yang tak boleh beli baju sukan sekolah, yang tak boleh baju itu segala macam yang sekolah nak sekarang. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh, bukan macam anekdot, saya tak nak tulis benda dalam anekdot, saya bagi contoh aja. Okey? Macam anekdot dah. Saya bagi contoh kalau ada lagi berlaku sekarang. Jadi kita tak mahu. Kalau berlaku lagi sekarang, kita tak mahu hal ini berlaku pada anak kita. Jadi kita nak stablekan anak kita. Adalah sistem pertahanan kuasa ekonomi untuk mengelakkan anak kita terjejas. Okey, main sekejap. Main sekejap. Weh, dia dah potong rambut ikut arahan saya. Balik tu rambut dia okey dah. Mat, thank you Mat. Kerana memenuhi janji. Best sekarang dapat rambut pun dah potong. Alhamdulillah. Maka tu saya jelaskan pada tuan-tuan. Ini dah pegang. Kalau tuan-tuan rasa sekarang ada lagi anak tuan-tuan, saya rasa dah tak ada dah kot. Okay, kalau dah tak ada, tak apalah. Kalau masih ada, saya harap berhati-hatilah cikgu supaya tidak menekan anak murid dengan menjadikan beban segala projek sekolah sebagai sesuatu yang kemudiannya menjadi masalah. Kalau masih ada tu, nasihatlah cikgu tu. Kata,
Tapi kadang-kadang nasihat cikgu pun cikgu cek juga Instagram mak ayah, TikTok mak ayah. TikTok sporting kereta bapak dia baru tukar. Cikgu nak terima mak nak terima nak terima. Sekarang tak ada, alhamdulillah. Cikgu nak terima alasan pun susah. Mak dia kata ni, cikgu dalam grup WhatsApp, cikgu faham tak? Duit tak ada. Cikgu faham tak duit tak ada. Masa tu mak dia tengok dekat gambar, dekat gelang emas tanah merah. Tengok mak dia pada satu majlis kahwin tengah duk ambil laut, sendang tangan baju, gelang sampai ke siku. Kadang-kadang cikgu pun susah lah juga. Baim Muhammad 09. Kalau nak datanglah Baim. Aku boleh bagi dengan tapak kasut sekali atas muka kau. Dia masuklah perli 40,000 pergi Sumut, ada lagi ke? Kalau nak datang. Aku bagi duit dia dengan nilai tapak kasut atas muka kau. Ada RM 40K. Okey, aku budak sini. Budak Permaisuri. So, aku check profile kau. Lock profile. Okey dah. Biarlah kat dia. Masa tu saya jelaskan tuan-tuan. Perkara penting yang tuan-tuan perlu lakukan adalah ini. Kaedah-kaedah yang tuan-tuan perlu lakukan yang saya pesan pada tuan-tuan. Okey, so saya jelaskan supaya tuan-tuan saya gurau je. Saya jelaskan pada tuan-tuan adalah satu adalah behavior. Saya beritahu kepada tuan-tuan satu adalah behavior. Supaya tuan-tuan lebih faham tentang apa yang patut tuan-tuan lakukan, kerana saya beritahu kata dia akan masuk kepada minggu-minggu yang lebih suka dan bulan-bulan yang lebih suka. Kalau tuan-tuan tengok dekat podcast ML Studio, tuan-tuan buka podcast ML Studio, saya rasa dia ada interview. Tuan-tuan tengok interview dengan saudara Nur Hisham. Okey, tuan-tuan pergi dekat podcast ML Studio. Jangan tengok video pendek dia, ambil dekat full video. Kemudian dia ada wawancara dengan seorang ahli ekonomi bernama Nur Hisham. Tontonlah sampai habis. Bila tuan-tuan sampai habis, tuan-tuan akan faham. Kerana Nur Hisham ni, dia datang daripada background orang yang sangat particular pada low income people. Sebab dia dulu lama dekat KWSP. Bila dalam KWSP, Nur Hisham ni jaga banyak. Dia dulu adalah COO. Dia EPF dulu. Dia adalah COO KWSP. Dan interest dia sangat tinggi kepada golongan low income ni. Dia sangat particular kepada mereka tercicir pendidikan. Satu benda yang saya suka tentang dia, muka dia pun dah nampak muka B40. Muka Tuan Nur Hisham pun dah nampak muka B40. Seluruh kandungan kalau tuan-tuan tengok, dia cakap di mana pun. Walaupun sekarang dia bertugas dengan PM, dia bukanlah alat politik. Kerana dia adalah seorang advisor yang sentiasa menekankan kepada kepentingan orang bawah. Tuan-tuan akan dapat lihat. Dia cerita tentang tekanan ekonomi yang kita akan alami pada Jun dan Julai. Dia cerita kepada kita tentang struktur pekerjaan yang akan berkembang dalam ketika sektor ini berada dalam keadaan yang sangat menguncup. Dia ceritakan pada kita perkara-perkara yang sepatutnya kita utamakan, walaupun kita dulu ingat kata graduate university dan segala macam. Tuan-tuan tengok dalam ML Studio, tuan-tuan dengar full video dia. Ambillah pagi esok nak start kereta, nak jam, dengar video dia. Okey. Ya, dia pun ada dekat podcast Keluar Sekejap. Dia mungkin pergi ke merata cepat lah. Dalam tugas dia sekarang, yang dia tidak ada parti. Jadi dia bercakap lebih dalam keadaan orang yang tak akan bertanding pilihan raya. Itu kita nak dengar. Sebab tu dia nak jelaskan, kerana orang-orang politik ni bercakap dalam berdolak dalik. Dia kena cakap the real word. Itu dia pergi ke podcast Keluar Sekejap. Dia pergi ke podcast ML Studio. Sebab dia nak bercakap dalam language yang boleh orang awam faham. Ini language yang bukan nak convert ke vote. Ini language bukan nak jadikan aku ni calon. Ini language bukan kerana aku nakkan gelaran. Ini language kerana aku mempunyai kedudukan untuk menceritakan pada kamu keadaan ekonomi negara. Jadi ramai orang tak petik lah, sebab media kita ni, dia nak hari-hari apa yang PM cakap. Media kita ni apa hari-hari ketua perbankan cakap. Media kita hari-hari nak report apa orang politik cakap. Penyakit media kita ni, orang politik buka mulut. Walaupun berbohong, tetap berita utama. Orang politik buka mulut, doesn't make sense, tak logik langsung pun. Dia logik kan juga keluar. Sebab dia ingat semua orang di Malaysia, kalau tak baca berita politik satu hari, akan dapat sawan babi. Dia tak tahu kita nak baca berita yang direct ada kepentingan dengan kita, engagement dengan kita. Benda yang sepatutnya menjadi apa yang sangat penting untuk kita laksanakan. Menjadikan rumit lah tuan-tuan nak mendapatkan berita kepenggunaan. Tuan-tuan nak mendapat berita tentang awareness ekonomi. Tuan-tuan dapat berita bagaimana tuan-tuan harus mendisiplinkan diri tuan-tuan dalam kehidupan sebagai pengguna. Sebab dia ingat orang Malaysia ni tak berguna. Maka berita-berita pengguna dia tak bagi. Yang berguna orang politik je. Jadi rimas kita. Rimas kita. Ahli politik kelahi, pasal aku tak nak engkau bentuk kerajaan negeri. Buka semua paper itu depan.
Lepas tu yang ni balas pula, aku duduk dengan bos kau dalam kabinet sebelah menjebelah di kerajaan Mesir. Dah diletih. Last kali kita pun scroll berita, kita rasa ya Allah, satu mentaliti semua. Dia bergaduh sama dia tuan-tuan, dia tetap adalah orang politik. Itu saya jelaskan, kata tuan-tuan pergilah. Kalau saya dapat sumber-sumber yang saya rasa localize, tuan-tuan boleh tonton dengan betul, saya akan bagi tahu pada tuan-tuan. Setakat ni Tuan Nur Hisham adalah orang tepat untuk tuan-tuan dengar. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya tak? Nur Hisham baca, nama dia Nur Hisham. Tuan-tuan jangan curiga kerana dia adalah penasihat ekonomi pejabat PMO di Malaysia ni pula, dia ada satu benci. Kalau kau aku tak suka, keturunan kau pun aku tak suka. Filem apa tu? Ibu mertua aku ke apa? Kasim Selamat ibu mertua aku Polem ibu mertua aku. Tak boleh lah. Dia ni walaupun dia bekerja dekat PMO, dia tak buat kerja politik. Dia pernah jemput saya banyak kali berada dalam libat urus persediaan belanjawan. Dia pernah panggil saya. Saya tahu Tuan Nur Hisham ni, masa saya duduk berbual dengan dia di meja makan, selepas saja habis kita meeting persiapan masa tu belanjawan 2025. Jadi dia panggil saya pada bulan Oktober 2024. Saya dengar pembentangan dia. Saya nampak dia punya concern tentang orang bawahan, bahasa yang dia gunakan, walaupun dia English dia sangat bagus. Kemudian saya mula lihat ketika dia jadi COO di KWSP, dia sangat concern bahawa ramai orang Melayu akan bersara selepas bertahun-tahun kerja dengan keupayaan wang saraan tu kurang daripada RM10,000. Dia cerita. Jadi dia bimbang kerana orang Melayu ni menjadi warga tua pada usia 60 tahun. Dan kerana 60 tahun dah jadi warga tua, kemudiannya kebanyakan daripada mereka tabungannya tak cukup. Maka dia sedang berjuang pada waktu tu nak menghalang orang Melayu keluarkan wang tabungan yang ada di atas tekanan semasa. Sebab dia kata nanti kamu umur 60-an, kamu tak boleh hasil duit lagi teruk, kamu memerlukan KWSP. Sekarang 40-an kamu nak keluarkan duit. Kerana kamu rasa susah sangat hidup sebagai orang 40-an. Kereta kamu, minyak kamu, rumah kamu, apa semua. Tapi kamu tak tahu apa yang kamu akan tanggung ketika berusia 60-an. Jadi dia sedang mempertahankan perkara dengan membawa orang Melayu untuk berfikir tentang 60 bila kamu bencin. Keupayaan kamu menjadi lebih terhad. Tenaga kamu menjadi lebih terhad. Dan ketika itu kamu tak ada banyak pilihan untuk bekerja kerja sampingan. Maka janganlah kerana ketika kamu merasa 40-an ni kamu susah. Dengan sebahagian besar kamu susah kerana gaya hidup kamu. Maka kata dia jangan. Jadi saya daripada situ saya nampak. Saya nampak kata dia ni adalah satu orang yang sangat-sangat tekun dan sangat-sangat melihat futuristik orang Melayu, masa depan orang Melayu. Jadi janganlah marah kerana dia bekerja dekat PMO tu, nanti tuan-tuan main pukul kata kalau kau aku tak suka, keturunan kau pun aku tak suka. Tak ada. Dia masuk dekat situ. Dia memang tujuan dia adalah untuk advise kita komuniti awam. Sebab tu video-video dia ni tak banyak orang ambil. Sebab political interest kepada media tak banyak. Pasal video dia ni tak boleh viral. Pasal video dia ni tak boleh jadikan bahan berkelahi di antara ahli politik. Sebab video dia mendidik. Kerana media menganggap orang Melayu ni tak suka pendidikan. Orang Melayu ni suka berperang di atas idea politik. Tak penting lah pandangan Tuan Nur Hisham. Padahal itu penting untuk kita yang sekarang ni berada dalam keadaan memerlukan panduan dan memahami secara detail apa itu keadaan kenaikan harga barang, apa itu yang akan berlaku pada ekonomi, macam mana kita consumer behavior kita akan dengar. Itu saya jelaskan. Saya pun rasa try kita PM Profesor Muhammad Khalid. Kita try dapat Dr. Muhammad Khalid. Kami cuba nanti saya ada nombor Dr. Muhammad Khalid. Saya akan panggil Dr. Muhammad Khalid datang. Cuma Dr. Muhammad Khalid kalau datang dekat studio saya rugi. Sebab studio saya bukan podcaster. Jadi tuan-tuan boleh tengok live. Tapi video saya bila pindah ke media sosial, dia tak cun sebab saya tak design dia sebagai podcaster. Tapi kalau tuan-tuan tak ada panduan, saya panggil Dr. Muhammad Khalid datang. Sebab Dr. Muhammad Khalid juga boleh memberi maklumat kepada tuan-tuan tentang kepenggunaan. Sebab sebelum Nur Hisham, Dr. Muhammad Khalid adalah seorang yang sangat prihatin kepada golongan bawahan ni. Tak apalah saya ambil. Saya ada nombor dia. Saya harap Dr. Muhammad Khalid free dan kita boleh bincang apa nasihat-nasihat dia tentang dalam keadaan sekarang. Tuan-tuan memerlukan nasihat yang dipanggil sebagai solution. Nanti saya panggil Dr. Muhammad Khalid datang. Dia dengan saya agak baiklah kalau saya minta, kalau kena hari dia, kalau kena dengan masa dia, dia datang ke studio. Senang dia advice tuan-tuan pula. Dr. Trofelin Tanggang pakar Dr. Fredelin Tanggang, pakar klimatologi. Dia setuju datang pada hujung bulan Julai. Sebab dia dah tamat kontrak di UiKM, dia mengajar di universiti di Brunei. Jadi cuti dia pada hujung Julai. Dia balik nanti kita buat pula klimatologi, kesan ke atas rantaian makanan,
kesan ke atas gugatan makanan di Asia, langkah-langkah yang dilakukan, langkah-langkah perubahan iklim yang juga akan menjejaskan juga hasil tangkapan ikan di laut, dehidrasi, kerosakan, kebakaran hutan semua. Jadi kita panggil doktor. Saya panggil Dr. Mak Khalid dulu. Dr. Khalid guna bahasa kampung, senang faham betul. Saya ada nombor dia, saya boleh personal call dengan dia. Ada apa tuan-tuan nak tanya tak? Dia klimatologi, KLIMA. Ni ada, tekan je yang tanya ejaan klimatologi. KLIMATOLOGI, iaitu pakar mengenai perubahan iklim. Dipanggil klimatologi. Ni abang tu tolong eja. Pin kejap, abang ni dah eja. Dia pakar klimatologi. Jadi saya selalu suka lah kalau anak tuan-tuan pandai. Tuan-tuan kan selalu tak nampak benda ni. So anak tuan-tuan ambil oceanologi, orang jarang ambil. Klimatologi, anak Melayu jarang ambil. Ini perkara yang sebenarnya negara kita perlu banyak. Sebab tahun-tahun yang akan datang, krisis yang paling besar kita akan alami adalah klimatologi. Jika tuan-tuan dah ada anak dan dah tahu dunia akan mengalami apa yang dipanggil sebagai permintaan masa depan, adalah pakar klimatologi. Suruh anak tuan-tuan belajar benda ni. Ini adalah benda-benda yang kemudiannya anak tuan-tuan bukan menjadi doktor pakar yang kaya seorang-seorang. Dia menjadi seorang yang kemudian menyumbang kepada negara bangsa. Bagi tanya anak-anak kata, mula cari benda-benda yang macam ni. Klimatologi, meteorologi. Suruh anak-anak tuan-tuan pergi kepada bidang ni. Kerana ke depan ni, kita perlu beribu orang berada dalam negara kita. Sebab advisor ni bukan saja advisor yang bercakap, dia perlu juga bertindak. Klimatologi dalam bidang pertanian, klimatologi dalam bidang kesihatan awam, klimatologi dalam bidang perkhidmatan, klimatologi dalam bidang pengairan, klimatologi dalam bidang kawalan pantai, klimatologi dalam bidang sains marin. Patologi itu bedah mayat, sayang. Kalau rajin tak apa jadi patologi. Tekan sekejap dekat jutawan. Saya tak boleh cerita pengalaman orang lain. Bagus ke tak masuk tabligh. Tapi saya didisiplinkan oleh tabligh. Saya muda, saya tak ada disiplin. Hidup saya lost. Tahun 89 saya tak ada apa sebab hidup. Saya pergilah ke Kubang Bujuk, Kuala Terengganu, kerana ada jemaah tabligh kat sana. Daripada tabligh lah, saya belajar 2 tahun berturut-turut. Tahun 89-90, saya keluar 40 hari. Dan saya mengakui kata, barulah saya tahu disiplin kerja berpasukan. Proses 40 hari saya keluar kerana hidup saya lost. Kerana terlampau banyak benda pengaruh yang dipanggil ideologi, tapi saya tak ada pengaruh agama. Saya keluar ke tabligh tahun 89-90. Walaupun saya tak boleh maintain sampai sekarang, tapi kalau orang tanya, Zainal, kenapalah kamu sangat mengambil berat kepada hal-hal begini? Kenapalah kamu ada fikiran banyak tentang negara-negara Islam yang kamu selalu ceritakan? Perkara yang pertama yang menanam semangat ni adalah tabligh. Kerana saya dibesarkan dalam bahan bacaan. Bahan-bahan bacaan barat. Saya dibesarkan dalam bahan bacaan yang mengajar tentang ideologi freedom. Ideologi tentang kebebasan, rebel semua. Ini saya umur panjang masa saya masuk tabligh tu. Saya keluar. Kali pertama 40 hari. Tahun 89, kali kedua 40 hari. Tapi 40 hari yang pertama tu lah saya fikir kata yang sangat membantu saya. Nak jaga takbir Ratu Ula ni pun. Kelang kabut saya. Kita budak, kita tak tahu. Umur kita pada waktu tu sekitar awal 20-an. Kita budak, kita tak tahu apa. Dan saya belajar public speaking dalam tabligh. Sebab public speaking dalam tabligh ni adalah belajar satu hadis, uraikan. Jadi kita dengarlah guru kita mengajar. Guru saya ni nama dia Umar. Haji Umar, orang Bentong, penoreh getah. Tapi saya rasa dia ada kebun getah. Jadi saya ajar satu hadis hari. Lepas tu saya belajar bangun dan bercakap. Kan bayan asar ni tak ramai orang. Kita bayang kepada kawan-kawan kita je. Bayan maghrib barulah belajar pada orang. Dan saya cerita pada tuan-tuan public speaking yang saya buat mula-mula. Dengan satu hadis mudah dan huraikan. Jadi kerana saya ada banyak pengalaman hidup. Saya huraikanlah hadis tu dengan pengalaman hidup. Saya belajar. Keluar 3 hari ni banyak lah. Masa saya duduk di Sungai Manggis. Maka saya beritahu pada tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan nak mencari satu momen berharga. Satu, dikelilingi oleh orang yang sama tujuan hidup. Yang kedua, dikelilingi oleh ilmu yang mengajar tuan-tuan satu perkara. Fizikalnya disiplin, kerohaniannya Allah. Tuan-tuan sertai tabligh. Tak boleh keluar 40 hari, keluar 3 hari. Tapi nak cun keluar 40 lah. Titik tenang tu menjadi tinggi. Tapi masa saya keluar tu pula, saya memang huru-hara. Hidup saya ni tak adalah perlu ambil cuti panjang apa semua. Saya hanya bercuti daripada yak-yak-ye je. Sebab saya hidup huru-hara. Dan sampai sekarang, di mana-mana tempat tuan-tuan tengok video saya, setiap kali orang bercerita, di manakah tempat kamu bermula mengenal disiplin? Adalah tabligh. Di mana kamu mengenal dunia bahawa dalam hidup ni, tak semua perkara tentang kebebasan itu adalah freedom to lead. Saya masih ingat lah nak kerja takbir Ratu Ula tu, 40 hari, 5 kali waktu, jangan tinggal takbir pertama selepas imam takbir.
Jaga sungguh. Dan sampai sekarang pun saya akui, kalau anak-anak tuan-tuan atau diri tuan-tuan bermasalah, tuan-tuan nak pergi cari freedom ni tak tulen lah. Sebab dulu saya baca John Bertrand Russell. Dia MJN Bu, freedom yang tak tulen ni, kerana zaman saya ni 80-an. Gerakan-gerakan existentialism. Kita hidup kerana kita ada. John Bertrand Russell. Kita baca John Bertrand Russell. Kita baca Carl Gustav Jung tentang kejadian alam perasaan manusia. Kita baca Sigmund Freud tentang apa itu dipanggil sebagai pseudo dalam diri manusia. Maka kita anggap hidup adalah memahami ideanya. Hidup ini adalah memahami ideanya. Walaupun memahami ideanya tak bertentangan dengan syariat, tapi bukan itu yang dituntut oleh syariat. Jadi bila kita keluar tabligh, kita keluar barulah kita faham. Tak semua benda dalam dunia ni adalah idealis. Ada benda yang kita tak boleh fahami. Dia menjadi rahsia dalam diri kita, kita faham dan tak perlu cerita kat orang. Dan kita masuklah dalam tabligh ni. Sebab dia mudah. Dia hanya mengasaskan benda-benda syariat ni untuk diutamakan. Jadi zaman saya ni, 80-an pada zaman saya ni, freedom lah yang kita nak. Sebab kita menyalahkan semua benda kerana kita tidak dibebaskan. Kita dikatakan kerana tradisi Melayu. Kita tidak dibebaskan kerana ikatan agama. Kita dibebaskan kerana pikiran kolot orang Melayu. Kita nak menentang semua bentuk tradisi yang kita datang kerana kita menyalahkan. Tradisi kita kononnya kokon Melayu yang telah menjadikan kita macam ni sekarang. Padahal kita gagal sebab salah kita, bukan sebab kita bangsa Melayu. Kita gagal kerana awak Zainal Rashid yang pemalas, awak Zainal Rashid yang rebel. Tak, kita gagal kerana kita Melayu. Maka kita bacalah buku-buku yang kemudiannya menceritakan tentang rebellious ke atas gagal. Bahawa gagal ni bersangkut besar dengan dunia yang tidak adil. Gagal ni bersangkut besar dengan sistem kapitalis. Gagal bersangkut besar kerana hal-hal yang disentuhkan oleh jumhur masyarakat ni bertentangan dengan orang-orang yang mahukan freedom. Maka kita merasa kita benar sebab kita membaca buku-buku yang membenarkan fikiran kita kerana mereka juga orang macam kita. Jadi rumitlah. Hidup menjadi semakin rumit. Bukan menjadi semakin luas pandangan dia. Hidup menjadi semakin rumit. Kerana kita menyertai gerakan pemikir-pemikir barat yang hebat nama dia, tapi sebenarnya dia juga menentang apa itu dipanggil sebagai realiti kehidupan. Maka kita menjadi sangat kuat dan tabah dengan realiti kita. Lama saya fikir, saya pun tak teringat apa yang menggerakkan saya masuk tabligh. Cuma saya pergi ke Masjid India, Sunni. Jadi orang kata, mana ada orang dah semua pergi ke Kubang Bujuk. Lepas tu dia kata, kalau kau nak ikut, naik bas dengan kami bayarkan. Saya pergilah ke Kubang Bujuk. Kemudian lepas Kubang Bujuk tu sepatutnya saya balik sebab Kubang Bujuk ni dia punya ijma' ni 3 hari je. Lepas tu Nasir Jalil lah, kapten bola sepak Terengganu tu, dia orang Singapura, dia datang Terengganu, rambut panjang main bola. Nasir Jalil ni lepas dia berhenti main bola, dia menumpukan kepada tabligh. Jadi Nasir Jalil ni jumpa saya. Dia tanya nak keluar tak? Saya kata bolehlah keluar. Ada duit? Saya kata tak ada duit. Dia kata nanti ada satu jemaah yang mana jemaah ni menggunakan duit yang diinfakkan orang. Itu yang saya masuk dalam jemaah Haji Omar tu. Maka orang yang tak keluar dia infakkan duit. Sejumlah wang diberi pada Haji Omar untuk menanggung jemaah ni keluar. Kita keluar lah. Saya belum kahwin, umur saya 21. Belum kahwin. Saya fikir itulah 40 hari yang sangat bermakna. Sebab saya keluar dengan bos saya hanya seorang penulis getah, tapi orang lama lah. Haji Omar ni saya ingat waktu tu umur saya 22, dia dah 50 lebih. Sangat tenang. Dia mengajar saya 2-3 hadis, dia kata kau bayan je lah benda ni. Sampailah bayan saya menjadi lancar. Saya ingat dalam minggu kedua tu pun saya dah jadi bayan maghrib lah. Saya dah bayan maghrib, menggigil-gigil saya ni. Serban lipat 7 kali ni besar. Pergi masjid kampung ada 7-8 orang je. Nak kena bayan atas satu hadis. Dan saya fikir kata public speaking yang saya buat ketika selain daripada main teater, public speaking tabligh adalah bayan dia. Dan bayan tabligh ni kena jaga betul-betul, tak boleh tergelincir. Dia bukan freedom bercakap lebih kurangnya. Sebab kita bercakap dalam surau dan kita bercakap dalam masjid. Bayan ni apa saya pun tak tahu. Bayan ni dipanggil kuliah pendek selepas solat asar. Dan kuliah pendek selepas solat maghrib. Bayan ni macam ambil satu hadis kan. Kita ambil satu hadis kan. Kita ambil tadi kita huraikanlah hadis tu. Hadis mudah-mudah aja. Bukan hadis yang complicated untuk menjadi pakar hadis. Hadis yang menunggu. Banyak kan hadis dia adalah hadis tentang tentang kelebihan beribadat. Tentang memperbanyakkan ibadat dan orang-orang yang memilih jalan ibadat. Atas kira ringkas 3 minit ke 5 minit je habis. Habis. Sekarang bila saya masuk ke masjid macam hari Jumaat ni, hari Sabtu pagi ni saya akan ada di masjid Surau Al-Ridwan di Sungai Merap, Kampung Abu Bakar Baginda. Panjanglah sesi tu, 2 jam. Lepas solat subuh ya, rehat sekejap. Dia orang benarkan saya carry sampailah pukul 9.30 pagi.
Saya akan bercakap tentang krisis masa kini dan sejarah masa lalu. Apa pengajaran untuk orang Islam. Panjanglah kita bawa slide kot rasanya. Saya akan cerita daripada naik dan jatuhnya Andalus, naik dan jatuhnya Baitul Maqdis, naik dan jatuhnya Osmaniyah, dan serta kesan yang ada sampai sekarang. Dia adalah kitaran sejarah yang berulang. Ada apa yang tanya apa lagi tak? Sabtu ni 13 hari bulan Jun di Surau Al-Ridwan, Kampung Abu Bakar Baginda, Sungai Merab, Selangor. Malamnya pula, kalau tuan-tuan rasa suasana surau, tuan-tuan rasa tak best kan? Dan di surau saya akan bercakap dalam lantai akademik surau. Lantai akademik surau. Orang yang tanya pada saya pun orang-orang surau. Jadi disiplin ilmu dia akan lebih diikat oleh lantai ilmu surau. Sopan, halus, santun kerana menjaga kemuliaan surau. Kalau tuan-tuan rasa nak begitu payah, 9 malam hari yang sama, 13 hari bulan pula, saya akan ada di Grand Sabak Hotel. Grand Sabak Hotel di Sabak Bernam. Dia hotel biasa je, compound dia besar. Grand Sabak ni dia ada pasal karat pada hari tu. Dia orang anjurkan pula satu sesi kat itu. 9 malam ni tak bersangkut dengan lepas maghrib. 9 malam. Saya akan cakap sampailah pukul 11 lebih. Lepas tu saya melepak minum kopi. Kalau tuan-tuan rasa nak dengar talk, lepas tu nak dengar sembang kopi, pergi je. Tu admin dah naikkan pin. Pagi saya lepas subuh di Surau Al-Ridwan, Sungai Merab. Malam di Grand Sabak Hotel. Di Grand Sabak Hotel ni open. Nak tanya soalan 40,000 ke, nak tanya soalan 200 juta, datanglah. Saya tak marah. Masalah bila kita bagi penjelasan, dia tak nak dengar. Sebab mereka menafikan untuk mendengar jawapan kerana mereka takut pada jawapan. Dia duk ulang je. Azuna tak pergi kot. Azuna event-event sini saya tak boleh bawa. Selagi dia kacau saya dekat tempat event, dia nak basikal lah, dia nak balik lah. Dia kata token hotel tu. Itu dia ikut saya pergi masjid tu sekali sebab balik tu nak beli basikal. Yang tuan-tuan tengok video yang dia ikut saya dekat masjid, dia ikut juga sebab nak beli basikal adalah selepas acara masjid. Mampus lah dia tak ikut, dia dah dapat basikal dah. Hilang lah tu. Dia dah dapat basikal, dia penuhi janji dia gunting rambut, dia dah naik tunjuk saya rambut dah gunting. Lepas tu anak saya kata tak boleh ambil basikal, kau dah tunjuk kat ayah dah rambut dah gunting. Anak saya bagi kunci basikal yang baru beli tu. Hilang dah. Bukit Bintang pergi tunjuk kat orang, kata ini pendapatan. Dia tak sebut saya nak beli. Aku menyanyi. Kau ingat aku tak ada duit? Dia pergi pula dekat Baim. Baim dah tahu dah sebab saya mesej Baim. Baim kami 3 orang macam adik-beradik. Saya mesej Baim, dia pergi kat Baim. Baim, Zainal belanja. Mana ada, Zainal tak ada belanja lah. Aku beli ni, duit aku simpan. Lepas tu dia burukkan saya pula. Zainal bukan ada duit. Dia meniaga sang susah. Kan itu hari dia pergi laut lama. Mana dia ada duit? Dia barat tekan apa ideologi. Kita baca semua benda. Kita baca semua benda. Cuma relevan yang sekarang kalau adik tanya ideologi. Orang tak baca dah ideologi dia. Ideologi ni zaman dia zaman 80-an. Kalau adik tanya sekarang ni, kita baca sekarang ni adalah opinion ataupun factual report. Ataupun factual analysis. Ingat Azir Wright tanya apa ideologi barat yang sesuai diterka. Zaman ideologi ni 80-an. Zaman di mana dipanggil ruang tabu. Ruang tabu ni maksudnya tak ada banyak benda yang bersifat realiti sedang berkembang di sekitar kita. Jadi kerana tak ada banyak ruang realiti bersifat di dalam diri kita, kita mencari ruang falsafah. Ruang falsafah kita baca ideologi. 2000-an ni adik baca je. Kalau adik nak baca perkara-perkara besar ni, adik baca. Saya tengah baca satu buku dia, saya tak review lagi, Dunia Tanpa Islam. Adik baca lagi Thomas L. Friedman mengenai Dunia Sama Rata, The World is Flat. Itu penting. Itu buku 2001. Manakala Dunia Tanpa Islam, buku 2008 kot. Jadi tuan baca buku-buku yang dalam era moden dipanggil sebagai factual analysis. Bagaimana orang menganalisis realiti hidup yang ada sekarang. Jadi jangan baca buku ideologi. Pasal ideologi ni dia mengisi dipanggil ruang minda yang sedang banyak ruang untuk diisi oleh perkara-perkara yang bersifat dinamik berfikir. Sekarang ni kita dah ada dynamic reality. Tak kosong banyak masa tahun 80-an. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan dah boleh menjadi seorang pekerja. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan dah boleh menjadi seorang peniaga. Dunia yang boleh dipilih. Dulu kita tak ada apa yang kita nak pilih. Kita persalahkan dunia ni macam-macam. Jadi saya pengaruh oleh gerakan Essentialism. Essentialism ni kata apa? Kita ada kerana kita ada. Maka berbanggalah diri kita kerana kita ada. Kita baca Essentialism. Kita baca Dadaisme. Kita baca Dadaisme. Kalau dunia ni adil, takkanlah manusia berbunuh-bunuh sama manusia.
maka kita sedang berada dalam dunia yang telah dijadikan sebagai tidak adil. Jadi benda-benda macam tu, bila kita baca pada masa muda, dia panggil ideologi, ideolog. Satu pihak yang sedang menciptakan satu fasa pemikiran. Tapi sekarang ni kan dalam dunia yang terbuka, dia baca je benda-benda dipanggil sebagai factual analysis. Cari buku Jack Ma, baca Jack Ma bercerita tentang ekonomi moden. Kalau tuan-tuan nak cari satu ni, saya baca ni sekarang. Nanti saya review pada tuan-tuan. Okey, Graham Fuller. Saya sedang baca ni, habis barulah saya naikkan buku ni. Pasal buku ni baru dicetak. Usman Mak Kecil masuk. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pengantin baru. Semoga Ustaz sihat selalu. InsyaAllah kalau ada kelapangan saya akan turun. Sekarang dunia di hujung zaman. Selepas Rasulullah wafat, dunia dah di hujung zaman dah tuan-tuan. Ni saya baca ni, Dunia Tanpa Islam. Baru diterjemahkan je. World Without Islam ni, Graham Fuller. Okey. Kalau adik yang tanya tadi kan, buku apa nak baca? Ustaz nak, saya sihat Ustaz. Saya sihat. Kalau adik tak itu nak kata baca buku apa yang bagus. Satu lagi buku yang saya cadangkan adalah Syed Naqvi Alatas. Dia ada dalam bahasa Malaysia, terjemah tak buku Syed Naqvi tu? Siapa yang tahu buku Syed Naqvi tu? Islam dan Sekularisme. Tu ramai Islam dan Sekularisme ni kebenarnya dibaca oleh pembaca-pembaca barat yang hebat. Salah seorang daripada mereka yang membaca Islam dan Sekularisme ni adalah Syekh Hamzah Yusof. Syekh Hamzah Yusof yang menulis buku ni, Penyucian Kalbu ni. Syekh Hamzah Yusof ketika dia nak mencari Islam. Syekh Hamzah Yusof ni lahir pada tahun 1957. Okey, dia nak cari Islam. Dan dia tak jumpa agama yang benar. Okey, kecuali pada tahun dia lahir 1959. Tahun 19 tu dia kata dalam dia nak mencari agama yang benar, salah satu buku yang dia baca adalah buku bahasa Inggeris yang dikarang oleh penulis Malaysia, Arwah Syed Naqvi Alatas. Dan akhirnya pada usia 17 tahun dia syahadah. Dan dia berterima kasih kerana sepanjang dia bersyahadah, dia banyak membaca Syed Naqvi Alatas, bercerita tentang kenapa prinsip-prinsip Islam menolak sebahagian pandangan sekular. Sebab Syed Naqvi ni katakan, kamu nak cari kebebasan, Allah ciptakan burung yang kamu nampakkan kebebasan. Burung itu sendiri pun tak boleh mengatasi ruang udara yang tak ada oksigen. Allah menjadikan burung yang kamu nampak dia terbang ke hutan. Burung itu sendiri struggle dan survival mencari tempat yang sesuai untuk dia hidup. Maka dia kata kerana manusia melihat kebebasan burung sebagai lambang freedom, manusia itu telah ditipu oleh satu momen yang dia rasa burung adalah kebebasan yang terbaik. Jadi benda ni mempengaruhi Syekh Hamzah Yusof. Jadi Syekh Hamzah Yusof pada 1977 dia memeluk agama Islam. Dan kemudian dia pergi belajar di 4 buah negara dan berguru dengan guru-guru ulama yang sangat masyhur kerana dia belajar di Yaman, kemudian dia pergi belajar di Qatar, dia pergi belajar di UAE, kemudian dia sampai 4 tahun berada di Mekah, berada di Kairo. Kemudian dia balik, dia menubuhkan Yayasan Az-Zaitun. Barulah dia menjadi pemikir hebat yang kemudiannya dia meneliti semula penyucian kalbu ni daripada buku Imam Ghazali. Dah tak ada kita buku tu. Imam Ghazali Ayyuha Awalat. Dia dipengaruhi oleh buku Imam Ghazali Ayyuha Awalat. Kemudian dia dipengaruhi juga antara teks ni Ayyuha Awalat tahun 1011 asal tahun 1009. Kerana Imam Ghazali wafat 1111. Ini 1109. Jadi buku ni berapa sampai 1000 tahun. Buku ni ditulis lagi oleh seorang Syekh Maulid Al-Muritani. Syekh Maulid lahir tahun 1844, wafat 1906. Syekh Maulid Al-Muritani mengisahkan bagaimana prinsip-prinsip yang telah disebut oleh Imam Ghazali, iaitu 26 prinsip tentang jati diri manusia dan pembinaan hati nurani ini asas yang ada dalam agama Islam yang menjadikan Muslim itu hebat. Bila dia balik ke Barat, dia nak bagi tahu pada orang Barat antara etika, antara profesionalism, antara semua benda-benda yang Barat cuba cari dalam bentuk idea-idea. Dia kata Islam telah menemuinya dalam bentuk kerohanian, iaitu prinsip beragama. Maka dia tulis balik 26 kaedah bagaimana menyucikan kalbu ni. Dia cerita balik tentang awal penyucian. Apa yang menjadikan kita nak sedar untuk menghilangkan 26 sifat yang datang dalam Ayyuha Awalat, kitab yang 1000 tahun sebelum dia lahir. Sebab dia dengan Imam Ghazali ni bertindih zaman. Kerana dia lahir 1958, Imam Ghazali lahir 1058, 900 tahun jarak mereka. Sebab Imam Ghazali lahir 1058, dia lahir 1958. Jadi Syekh Hamzah Yusof mengulas kembali apa yang meracun sikap manusia. Kau belajar profesionalism ke apa pun, selagi kau tak buang benda-benda yang Imam Ghazali kata perosak asal tentang jiwa manusia. Dia ceritalah tentang pertama bakhil, sembrono, kebencian, suka ada rasa benci, mencintai benda yang tidak adil, cinta dunia,
sifat iri hati, malu yang tak kenal tempat, suka berkhayal, takut miskin, riak, berharap kepada selain Allah, tidak akur takdir ilahi, mengejar kemasyhuran, harapan palsu, sampailah dia bagi rawatan. Daripada 171 sampailah pada muka 226, dia simpulkan semula. Rawatan hati untuk menyelesaikan segala benda yang menjadi punca bagi akar sekalian kerosakan hati. Jadi buku ni ada 3 fasa. Satu fasa asal oleh Al-Imam Ghazali 109 dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Kita ada jual lagi Ayyuhal Walad? Ada. Dan ini adalah 900 tahun kemudian. Ini ditulis orang yang lahir dalam tradisi pendidikan Islam yang sangat hebat daripada Imam Ghazali dalam keluarga Al-Ghazali, kerana Imam Ghazali bapaknya juga adalah seorang yang sangat warak dan seorang yang sangat ilmuwan. Cuma Imam Ghazali menjadi ilmuwan yang besar pada abad dia, iaitu pada abad yang ke-11. Ini adalah ilmuwan Islam yang besar, sampai sekarang dia masih hidup. Syekh Hamzah Yusof masih hidup sampai sekarang, 72 umur dia. Kalau tuan-tuan nak Ayyuhal Walad, kita combo dengan buku apa? Dengan buku ni. Berapa kita jual sekarang? Saya belanja ini hari. Buku ni RM18. Buku ni 60. 78 kan? Saya belanja tuan-tuan nak RM65. Tapi kalau tuan-tuan nak baca dulu, tuan-tuan kata, jangan marah Papa Gomo. Jangan marah, tak baik kata gitu. Dia, apa pun saya kelahi dengan dia adalah di media sosial. Secara relatifnya dia kawan baik saya. Circle Papa Gomo ni ramai saya kenal. Jadi jangan masuk dan buruk-buruk dia dalam tempat saya. Tak elok. Tak elok. Dia buat kerja dia, saya buat kerja saya. Dalam keadaan tertentu kami berselisih pandangan. Dalam keadaan yang lain kami punya samaan pandangan. Ini masa videonya viral kerana kami berselisih pandangan. Besok lusa akan datang video yang sama pula, kami bersama pandangan. Tak payah kita burukkan. Bagi ruang setiap orang untuk mengukakan pandangan dia, dan kemudian kita tak payah kata apa. Okey. Yang ini kalau tuan-tuan nak combo dia, saya belanja RM65, saya diskaun RM5 lagi. Tapi kalau tuan-tuan nak buku ni saja, bajet tuan-tuan terhad. Buku ni ada induk dia. Kerana Imam Ghazali, 200 sebelum tahun Imam Ghazali menulis tentang kaedah kejiwaan, seorang telah menulis tentang kaedah mental. Ini adalah Abdul Rahman Al-Khindi. Kalau tuan-tuan baca Al-Khindi paling awal. Dia lahir 70 tahun selepas Rasulullah wafat. Rasulullah wafat 630. Al-Khindi lahir tahun 701. Al-Khindi berselisih zaman. Dia berselisih zaman dengan Imam Ghazali. Kerana Imam Ghazali lahir pada tahun 676, wafat pada tahun 820. Imam Ghazali lahir 767, wafat 820. Dia ni adalah antara orang yang pertama menyedari bahawa begitu banyak ulama' mengajar, begitu banyak falsafah ulama' mengajar ni, falsafah ulama' mengajar, ada satu perkara yang Al-Khindi kata kena isi untuk bantu ulama' memahamkan orang Islam. Sebab orang Islam ni kata apa? Bila menerima ujian Allah, kita kena reda. Bila jatuh dalam titik di mana Allah tak bagi apa kita dapat, kita kena reda. Imam Ghazali kata reda akan jadi rawatan. Tapi bagaimana reda orang Melayu tak jatuh, orang Islam tak jatuh dalam titik tersebut? Maka dia menulis tentang perspektif kognitif. Bahawa kalau orang tu faham tujuan dia datang ke dunia adalah untuk menerima 2 perkara. Banyak perkara lah, tapi 2 perkara yang paling bahaya yang orang Islam tak boleh faham. Majoriti orang Islam tak boleh faham. Iaitu jatuh ke titik terendah atau berasa sedih. Pertama, orang Islam jarang boleh faham bahawa tujuan datang ke dunia ini kerana ada janji akhirat. Maka dalam dunia ni Allah janjikan takdir untuk kamu gagal. Dan apabila janji takdir untuk kamu gagal, jangan kamu berduka cita, kerana kamu kena faham tujuan datang ke dunia ini untuk mendapatkan syurga Allah. Maka ada satu takdir di mana dalam takdir ni Allah menjanjikan kamu gagal. Supaya apabila kamu lulus melalui kegagalan ini di mana kamu reda pada Allah, itulah syurga untukmu. Satu, kata dia. Yang kedua, dia kata sebab ada semua nikmat Allah di neraka. Di neraka. Ada semua nikmat Allah di syurga. Maka Allah nampakkan semua nikmat di dunia dan kamu berusaha untuk mendapatkannya dan kamu digagalkan. Kenapa Allah nak bagi nikmat yang sebenar adalah di syurga? Jadi dia kata, kalau orang Islam ada faham ni, orang Islam tak akan menangis kemudian terpaksa mendengar perkataan reda. Orang Islam kemudiannya terpaksa tak meratap dan kemudiannya menangis tengah malam untuk memohon kekuatan diri. Kerana dia datang dan ketakwaanku. Maka antara takdir yang aku tak boleh faham adalah takdir gagal. Yang mana aku tak boleh faham, tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Maka dia mengajar tentang takdir kognitif. Ini buku kognitif yang ditulis 1300 tahun dulu. Buku ni mudah tuan-tuan baca. Ni 2 buku ni, combo dia RM35. RM35. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil yang saya kata tadi, penyucian kalbu dan asas kepada kitab penyucian kalbu Syekh Hamzah Yusof ni, 2 ni saya belanja RM65. Yang ni 1 saya tak boleh belanja. Sebab buku IDB saya akan ada margin yang susah pasal ni keluaran IDB. Yang ni okey. Ini keluaran Kiridaran daripada Biblio. Jika tuan-tuan nak, 1 tuan-tuan ambil lah. Modal tuan-tuan kecil, tuan-tuan boleh ambil combo dengan buku ni, saya belanja RM35. Okey, kalau tuan-tuan nak ambil 2 combo ni, saya belanja dekat tuan-tuan RM65.
Kalau tuan-tuan kata bajet tuan-tuan kecil, ambil ni satu pun boleh 18, nak ambil ini satu pun 17 pun boleh. Nak ambil ini satu RM60 pun boleh. Tuan-tuan ada option untuk membelinya. Kalau 3 ni berapa ada? Ada combo 3 tak? Kalau tuan-tuan rasa nak kata bajet kecil lah Banang, kami nak bermain buku-buku kecil yang kami boleh baca satu hari habis, kami ulang-ulang sampai faham. Ingat buku ni tak perlu pengulangan. Tapi 2 buku ni bacalah selalu. Dia perlu pengulangan kerana titik dia adalah titik memperingatkan. Sebab buku ni saya anggap sebagai bukan bacaan untuk tahu. Dia bacaan untuk mengingatkan. Jadi baca selalu. Bila baca selalu ni maksudnya jadikanlah salah satu buku ni 2 bulan sekali kau baca. Mudah saya baca dekat tuan-tuan. Penawar Kesedihan Al-Khindi. Yusuf bin Isa Al-Khindi, saya baca. Terjemahan teks Penawar Kesedihan oleh Al-Khindi. Penawar Kesedihan. Daku telah faham akan permintaan daripada mereka tentang segala pendapat yang boleh menjadi penawar pada kesedihan dan telah mengingatkan akan segala keburukannya, dan yang demikian akan melindungi kita daripada kesakitan ataupun kesedihan. Oleh kerana kita mahukan kemuliaan dan akhlak yang kemudiannya adil dan sejahtera, maka hendaklah kita menolak daripada memiliki akhlak yang hina. Carilah jalan untuk berlindung daripada kesakitan, iaitu akhlak yang hina dan segala kesan buruknya. Dan aku susunkan buku ini untuk kalian sesuai dengan apa yang aku harapkan, sesuatu yang memadai untuk pembacanya. Semoga Allah menggenapi seluruh kepentinganku. Sesungguhnya setiap penyakit yang tak diketahui sebabnya, tidak juga diketahui akan penawarnya. Oleh itu, hendaklah kita terangkan pada diri kita sendiri apakah kesedihan yang sedang kita alami. Sebab atas segala sebabnya, barulah kita jumpa penawarnya. Yang menjelma secara zahir dan wujud, serta mudah digunakan. Sesungguhnya kesedihan itu adalah penyakit kejiwaan. Yang muncul kerana hilangnya sesuatu yang kita cintai. Atau kita mahukan sesuatu tapi tidak dapat kita perolehi. Bahasa dia agak klasik tapi tak rumit untuk baca. Berarti beginilah tuan-tuan. Sambil kita masuk dalam ilmu orang dulu, kita belajar juga kekuatan bahasa orang dulu. Kerana teks ni tak ditulis dalam keadaan rumus semula. Sebab kitab-kitab lama ni saya tak benarkan kiri rumus semula. Saya tak benar kiri rumus semula. Sebab saya kata biarlah orang juga menguasai betapa indah dan betapa cara dulu, 1000 tahun dulu ulama kita menulis kitab dia. Sebab takkan cerdik orang dulu pada sekarang. Tuan-tuan menguasai. Okey. Kalau tuan-tuan nak 2 buku ni RM35. 3 buku ni berapa kita bagi ham? 50 je. Berarti RM55 saya diskaun jadi 50. Imam Syafi'i adalah bukan bacaan tasawur. Bukan bacaan penyedia hati. Imam Ghazali adalah kisah hidup Imam Syafi'i adalah kisah hidup yang dia tulis sendiri. Dia lahir tahun 767 di Gaza, Palestin. Kemudian tahun 769 mak dia bawa dia datang ke Mekah. Umur dia 14 tahun dah tak ada orang Mekah nak mengajar dia. Sebab umur 5 tahun dia dah hafiz Quran. Umur dia 11 tahun dia dah hafal lebih daripada 10,000 hadis. Semua guru-guru. Sebahagian riwayat mengatakan 12, sebahagian riwayat mengatakan 14. Guru dia di Mekah tak nak ajar dia lagi. Sebab dia anak murid yang sangat pandai. Hinggalah orang datang ke kota Mekah dengan begitu banyak. Satu hari mufti merasa sangat sibuk untuk melandani semua. Mufti kata, apa kau cari aku? Kau cari Imam Syafi'i. Dia dah boleh mengeluarkan fatwa. Maka masyhurlah Imam Syafi'i dalam sejarah Islam pada zaman dia, iaitu pada tahun 781 sebagai orang yang baru berusia 13 tahun ke 14 tahun dibenarkan mengeluarkan fatwa dalam kota ilmu yang sangat hebat. Ni 350 je. Okey, maka Imam Syafi'i cerita sampai umur dia 14 tahun tak ada orang nak ajar dia dah. Maka Imam Syafi'i baliklah mengadu pada mak dia yang dia dengar ada seorang imam yang sangat hebat tinggal di Madinah. Maka imam tu siapa? Imam Malik. Ingat tahun Imam Syafi'i lahir 767 bersamaan dengan 150 Hijrah. Tahun 150 Hijrah Imam Syafi'i lahir. Imam Malik berada di mana? Imam Syafi'i kita anggaplah berada di Mekah. Imam Malik berada di mana? Imam Malik berada di Madinah. Berapa umur Imam Malik? 57 tahun. Berarti tuanya Imam Malik daripada Imam Syafi'i 57 tahun. Sebab nanti kisah dia berjalan dengan Imam Malik. Barulah tuan-tuan faham. Selama ni kita duk ingat Imam Malik, Imam Syafi'i, mazhab Maliki kan. Dalam kisah mereka berdua ada kasih sayang. Kerana Imam Syafi'i lahir dengan sebagai anak yatim. Dia jumpa dengan satu orang tua. Dia jumpa dengan satu orang tua yang menjadi guru dan juga seperti bapa pada dia sendiri. 150 Hijrah waktu Imam Malik lahir, Imam Syafi'i lahir. Siapa yang wafat? Imam Abu Hanifah. Di mana? Di Kufah. Kufah dekat mana? Mekah pergi Madinah. Madinah pergi Kufah. Jumpa Kufah baru jumpa Baghdad. Baik.
Tahun Imam Syafi'i keluar mengembara. Berarti Imam Syafi'i umur 14 tahun, Imam Malik dah umur 71 tahun, Imam Abu Hanifah telah wafat dan kembali ke rahmatullah 14 tahun. Barulah lahir Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana? Di Baghdad. Jadi bila saja Imam Malik meninggal, maka Imam Syafi'i tempuh pula zaman. Dia tempuh pula zaman bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah zaman paling mencabar. Mereka kedua ditahan, diseksa, Imam Ahmad bin Hanbal dikurung semua, hinggalah mereka buat perjanjian. Kata Imam bin Hanbal, daripada orang-orang daripada kita menjadi mangsa kepada golongan-golongan Khawarij ni, aku kekal di Baghdad, engkau pergilah ke Kairah. Imam Syafi'i ni berjanji dengan Imam Malik dua-dua dengan Imam Ahmad bin Hanbal supaya mereka dua ni dapat hidup di tengah-tengah tekanan yang sangat besar oleh pembuat Khawarij. Dia pergilah ke Kairah. Itu kisah dia. Jadi kalau tuan-tuan nak 3 buku ni RM50, saya diskaun RM5. Okey. Kalau tuan-tuan nak buku Ilham, kata ada 27 lagi lebih. Semalam orang lock, tapi kata Ilham dia lupa nak kira buku yang ada dekat belakang ni. Okay, kalau tuan-tuan nak anekdot saya masih lagi belanja. Ni last. Siapa nak lock 27 ni saya belanja last. Siapa nak buku terbaru saya, anekdot buku. Lepas anekdot jalanan, anekdot kembara, 2 trilogi anekdot kenangan, dah keluar anekdot buku. Saya kombokan dengan buku yang tuan-tuan, anekdot ni tuan-tuan boleh beli di mana-mana. Yang ni je tuan-tuan tak boleh beli di mana-mana kerana copyright dia, saya stream jual dalam live saja. Okey, buku ni RM40, selalu saya belanja 35, buku ni 49, saya belanja 40. Hari ni saya nak belanja tuan-tuan 2 RM65 je. Kita ada 27 set je. Buku ni tuan-tuan boleh ambil. Hari ni saya belanja RM32. Buka buku ni 32 saya ada lagi stok buku ni. Yang ni tuan-tuan tak boleh beli di mana-mana. Pasar ke pasar adalah semua 21 buah buku yang saya tulis. Kalau tuan-tuan pergi review daripada penggemar buku-buku yang kita panggil Havoc lah di dalam Goodreads. Buku ni menerima 4.63.5 bintang. Tinggi lah. Buku ni belum lagi orang review. Jika tuan-tuan nak, 2 combo ni saya belanja RM65. Kalau nak beli asing, buku ni RM saya belanja 30 berapa ni? 32, buku ni 40. Jadi kalau beli asing 72. Hari ni ada 27 set last je untuk anekdot buku sebab sold out pesta buku. Kemungkinan dicetak 2 minggu atau 3 minggu lagi. Kalau tuan-tuan nak, saya belanja buku ni RM2.65 je. Berarti daripada nilai dia 80 lebih, saya belanja RM65. Kita ada 27 set je. Yang ni kalau tuan-tuan nak, boleh. Saya belanja dekat tuan-tuan RM32. Daripada 40, 35 saya diskaun 32. Sebab beberapa hari ni saya sedang bagi diskaun sebab nak menghidupkan kembali algoritma sale saya kerana saya tak berniaga 57 hari selama saya belayar. Pada saya balik saya cuti lagi. Jadi bulan ni kita baru start algoritma, saya belanja banyak benda. Kalau tuan-tuan nak buku lain, tuan-tuan bagi tahu kat saya buku apa yang tuan-tuan nak saya belanja. Bang, ada buku saya nak, abang boleh belanja tak? Saya tak ada e-book. Tujuan saya buka stream buku adalah untuk untuk menghidupkan buku fizikal. Jadi secara naratifnya saya anti e-book lah. Anti e-book. Saya tak baca e-book sebab saya pakai elektronik. Ini semua adalah untuk konten elektronik. Buku saya akan balik kepada physical book. Jadi bila saya hari stream buka tu dulu, semua orang tahu kenapa Abang Zainal jual buku. Nak menghidupkan kembali penjualan buku fizikal yang melalui titik menurun. Alhamdulillah. Anekdot buku mengisahkan apa tuan-tuan? Anekdot buku mengisahkan tentang bagaimana buku-buku memainkan peranan yang sangat besar dan buku-buku apa yang telah mempengaruhi saya ketika saya remaja. Dan buku yang baca bagaimana yang sampai sekarang saya baca dan dia menjadi buku-buku penting. Okey, saya bagi tahu kata tajuk-tajuk dia. Buku bukan sepatu. Saya nak beritahu kata orang sanggup beli kasut RM1,000 kerana dia kata dengan kasut tu dia nampak berada. Orang kedekut nak beli buku RM20, dia kata apa ada pada buku. Maka saya menceritakan falsafah bagaimana buku dan kasut. Dan ada orang beli buku untuk hiasan diri, untuk nampak seolah-olah dia ilmuwan tapi buku tak pernah dia baca. Sebab dia anggap buku seperti kasut, barang untuk bergaya. Itu tajuk dia, buku bukan sepatu. Untuk faham dulu 2 asas perkara. Kamu tak boleh nampak cerdik di atas kasut kamu. Okey? Dan kamu tak boleh nampak bergaya di atas buku kamu. Kerana dia dicipta bagi 2 keperluan yang berbeza. Kasut untuk pakai di kaki. Semulia-mulia kasut tetap di bawah tapak kaki. Buku diminda untuk minda. Tempat yang paling tinggi adalah akal waras manusia. Saya cerita dalam buku ni, kemudian saya cerita tentang isu rakyat. Apakah sastra masih membincangkan isu rakyat? Lepas tu fakta dalam pasaran buku. Kemudian apa ada jalan tangsi ni penting lah. Masa saya duduk merempat di jalan tangsi ni, zaman-zaman saya masuk tablik ni, saya tengah merempat tu di jalan tangsi lah. Jalan tangsi ni dekat Jalan Bank Rakyat tu. Dulu ada bangunan buruk, nama bangunan tu Ekran Group.
Ekran Group ni ditutup kerana dia ada masalah saman mahkamah dalam kisah dalam kisah pembinaan loji air empangan di Sarawak. Jadi bangunan dia ni terbiar, tapi lampu dia menyala. Malam-malam saya pergi baca buku kat situ lah. Saya baca buku John Steinbeck dekat situ. Saya baca ulang-ulang buku Bumi Manusia. Saya baca buku Dosa Orang Munafik, Francisco Fernando Jose, terjemahan Indonesia dekat situ. Jadi saya cerita balik. Zaman susah saya ketika dadah dan juga orang merempit dan saya tak ada apa-apa. Saya hanya ada buku. So saya cerita kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak. Kemudian 3 novelis dan 3 catatan tragedi. 3 novelis penting yang menceritakan tragedi ekonomi. Satu adalah John Steinbeck yang menceritakan recession di Amerika pada tahun 29 sampailah tahun 35. Kemudian makalah Markandaya menceritakan kemarau yang menyebabkan kebuluran di India 1954. Dan kemudian Shahnon Ahmad yang menceritakan kemiskinan petani di Malaysia pada tahun 1963. Jadi kalau tuan-tuan nak 3 buku tu saya ulas. Bagaimana buku-buku ni kemudian menanamkan kepada saya bahawa perjuangan dan cara pencitraan rakyat miskin daripada sebuah negara sebesar Amerika yang mengalami recession tahun 29, bagaimana kemiskinan yang menyebabkan petani di India yang hidup di atas kerja diupah oleh padi. Mereka duduk atas tanah pemilik tanah, mereka diupah dengan upah beras yang mereka tanam. Jadi kena jual balik beras yang diupah untuk mencari makanan. Akhirnya padi ini musnah di India dalam kemarau yang sangat besar pada tahun 50-an. Maka petani-petani bersurai lari ke bandar-bandar besar dan menjadi pengemis. Ini adalah kisah perjalanan keluarga Nini dan Raden. Kemudian saya cerita kepada tuan-tuan ranjau sepanjang jalan. Kemudian sampai dekat situ apa ada dengan biografi. Kenapa buku-buku biografi, kisah-kisah orang berjaya sangat mempengaruhi saya, termasuk biografi Nabi Muhammad SAW. Tapi buku ni dah habis, kita try dapat dekat IDBE. Kemungkinan lepas dia orang habis cuti pesta buku lah. Sebab pesta buku habis malam, IDB masih tutup pejabat dia ada, nanti saya bawa. Kemudian saya bagi tahu dekat Malaysia rajin membaca atau malas. Wabak pembunuh dan doktor yang menulis. Kemudian jalanan KL, usia remaja, Johor Bahru, masa tua di Kuala Lumpur. Ini kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh dapat anekdot buku. Kalau tuan-tuan nak anekdot ni pun ada. Anekdot kenangan pun saya sedang sale dekat tuan-tuan. Pasal anekdot kenangan ni stok akhir saya ambil. Ini kalau siapa nak, saya sedang belanja RM65. Daripada harga RM98, saya sedang belanja RM65. Dua, dia jilid 1, jilid 2. Jilid 3, tuan-tuan scan je. Dia jadi e-book dah. Jilid 3. Sebab kita nak buat 3 jilid, jual 100 lebih mahal. Kita buat 2 jilid. Tuan-tuan scan je. Anekdot kenangan adalah catatan bagaimana orang-orang Melayu miskin datang daripada keluarga-keluarga kebanyakan macam saya mengharung hidup. Seawal usia 5 tahun yang saya boleh ingat, sampailah usia 18 tahun. Ini kisah bagaimana orang-orang Melayu hidup di pinggir sungai, di pinggir-pinggir bandar kecil. Dan bagaimana struggle orang Melayu dulu. Cuti sekolah dalam musim mencari kerja sampingan. Waktu kita jadi budak-budak, umur kita 10 tahun, kita telah dianggap sebagai sebagai tangan kepada keluarga. Ayah kita tetap tulang belakang, anak lelaki adalah tangan pada keluarga. Kena keluar mencari rezeki untuk membantu keluarga. Masa itu tak ada istilah buruh kanak-kanak. Tak ada istilah dera anak-anak pergi kerja. Umur saya 9 tahun, saya dah jadi ball picker tenis. 10 tahun, saya jadi pemungut kelapa. Umur saya 13 tahun, saya dah jadi peniaga di pasar malam dan Pekan Rabu Kedah. Sampailah saya habis SPM datang ke Kuala Lumpur. Jika tuan-tuan nak anekdot kenangan ni, RM80, harga biasa saya sedang belanja RM65. Saya ada lebih kurang dalam 100 lebih stok lagi. Ada 80 je. Tuan-tuan nak lot ni saya sedang belanja. 2 buku ni RM65, ada 80 set je Ilham kata. Okey? Okey. Kemudian kalau tuan-tuan nak anekdot kembara, catatan kewartawanan saya ni, tuan-tuan boleh ambil lah, ni lebih serius. Yang lain tu anekdot, tapi yang ini bukan anekdot. Nama dia anekdot, tapi dia lebih pada esei. Dia sama macam pasar ke pasar. Pasar ke pasar yang sedang saya sebut tadi tu, yang diberi bintang yang tinggi 4.63 di pembaca-pembaca tegar di platform Goodreads. Ni pembaca tegar ni, dia dua-dua ni adalah tulisan yang boleh dianggap esei. Esei maksudnya ditulis dalam bentuk panjang, terhurai. Kalau anekdot ni catatan-catatan ringkas. Okey, kalau tuan-tuan nak, dua ni saya tak kombokan lah. Hanya ada belanja kombo ni dengan anekdot buku je. Sebab saya nak habiskan baki 27. Anekdot ni tuan-tuan boleh beli. Saya belanja juga hari ni dengan harga RM32. Okey? Apa lagi tuan-tuan nak tanya? Sambil tu tuan-tuan boleh tanya tentang buku. Tuan-tuan boleh tanya buku jalan tak apa. TikTok dah tak ban saya kalau saya cakap benda di luar tajuk buku pun. Tuan-tuan ada tentang kerjaya ke, tuan-tuan nak tanya tentang apa ke. Sebab kita masih ada masa lebih kurang dalam 15 minit lagi. Malam nanti saya akan run pukul 9 malam. Malam ni kita dah tak update geopolitik. Kita akan terus pergi kepada free flow. Malam ni free flow.
Tuan-tuan yang belum follow, tekan je lah follow Zia Racing. Bila saya live tiap 5 petang dan 9 malam, tuan-tuan boleh maklum. Malam selalunya lebih panjang. Sebab siang ni kita terhad kerana kita nak menghormati masuknya waktu maghrib. Selalunya pukul 7 kita berhenti. Malam unlimited. Kalau Sabtu Ahad saya live petang panjang. Saya start pukul 2 petang, berhenti sebelum asar. Lepas asar saya start lagi. Ni saya tenaga dah dapat balik. Saya akan kekalkan live saya sebanyak mungkin dengan tuan-tuan untuk membolehkan satu adalah masa sukar ni. Ini waktu yang di mana kita anggap kata datangnya wabak mengenai kenaikan harga minyak, kehilangan pekerjaan. Saya akan live banyak. Macam semalam saya sukalah adik tu cerita tentang dia 5 tahun dah jadi tukang buka kedai barber. Apa nasihat saya pada dia? Saya kata jangan gelojoh untuk mengembangkan cawangan. Kena ingat, banyak orang akan bagi kita macam-macam nasihat. Kau patut begitu, kau patut begini. Tapi sebenarnya, kita tahu apa yang mampu kita buat. Kalau nak ikut, patut orang kita mati. Banyak orang meniaga kerana dia tercabar oleh persaingan. Dan dia tak pernah mengkaji kekuatan perniagaan dia. Jadi banyak orang lawan dengan orang lain kerana dia ingat perniagaan satu perlawanan. Bukan. Perniagaan adalah satu strategi perniagaan yang mana kita tahu apa yang kita lakukan. Dan kebanyakan orang berniaga pula, dia akan merasa mudah tertinggal kerana dia melihat kawan-kawan yang berjaya awal. Okey, orang berniaga ni hero timer tuan-tuan. Dia menang last. Kerana pada hujung dia menemui kekuatan perniagaan dia lah. Barulah perniagaan dia dipanggil sebagai stabil dan berkembang. Jadi dia selalu rasa segan lah. Kawan dia kerja gaji bulan, dapat seli gaji, dia boleh beli kereta. Dia duduk naik motor cabuk je. Dia duduk naik kereta buruk. Tapi dia tak tahu. Perniagaan ini adalah apabila anda berada dalam titik anda menguasai semuanya. Satu, kepakaran bidang yang anda niagakan. Keupayaan anda memahami aliran tunai. Ketiga, bagaimana bertahan ketika susah. Dan bagaimana mengendalikan kejayaan dengan mengembangkan perniagaan. Anda ada 4 benda ni, anda akan berkembang. Kawan tuan-tuan bergantung kepada report merit kerja untuk naik pangkat. Report merit kerja untuk naik pangkat. Dan kawan-kawan anda akan mendapat pengalaman pekerjaan. Tapi anda mendapat pengalaman kehidupan. Kerana orang berniaga ni, dia akan berurusan terus dengan hidup. Kalau orang kerja ni, dia berurusan terus dengan pekerjaan. Jadi dia satu soalan. Kemudian saya jawab satu lagi, saya tak ingat. Siapa tanya apa, ada 2 benda soalan semalam. 15 minit lagi je. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tuan-tuan boleh terus langgan buku di beg kuning. Kita jumpa malam nanti pukul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.